InsyaAllah kita akan mulakan sekarang, insyaAllah. Jadi tuan-tuan puan, mari kita mulakan dengan bacaan doa. Ya, seperti biasa kita mulakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Syukur padamu ya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim atas segala rahmatmu. Syukur pada Allah Al-Jami'u yang menghimpunkan dan menjodohkan pertemuan kita pada malam ini. Semoga perhimpunan ini memberi manfaat. Syukur padamu ya Allah Al-Alim. Semoga Allah memberikan kita semua ilmu yang berguna untuk menjalankan projek ini. Syukur padamu ya Allah Al-Fatah. Semoga Allah membukakan pintu-pintu hati yang tak tahu jadi tahu, yang tak yakin jadi yakin, yang tak ada semangat akan jadi bersemangat. Semoga hati yang dah lama kecewa, banyak benda dah buat tak menjadi, akan kembali berapi setelah mendengarkan dengan hati yang terbuka selepas ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, syukur padamu, Ya Ghani, Ya Mughni. Semoga Allah mengkayakan semua sahabat-sahabat yang mengusahakan projek ini. InsyaAllah. Alhamdulillah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Okey, teman-teman. Selamat malam. Salam perkenalan daripada saya. Nama saya Abbas bin Bakar, berasal daripada Melaka, dibesarkan di Kuala Lumpur. Terima kasih kepada orang yang bertanggungjawab yang menarik ataupun menolak saya ke dunia volunteer ni sejak 2019 lagi. Tapi nak jadikan asbab, tuan-tuan, atas sebab kesihatan, maka insan ini tidak bertanggung-tanggung terus memberikan produk kepada saya untuk saya mengamalkan. Alhamdulillah, saya sendiri mengalami masalah batu karang, dan pada paras gula 20 ke 24 pada waktu tu, saya rasa 2 bulan lepas, dan tidak berlengah. Adinda saya ni terus hantar produk kepada saya, bukan melalui pos, bukan melalui 3 hari sampai, terus melalui Alamov, dan sampai produk tu saya disarankan untuk menelan produk tu 6 biji, tak lain tak bukan, itulah BR4. Itulah produk yang pertama-tamanya saya amalkan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan produk ni 4 hari batu karang saya keluar, dan saya bersyukur kesakitan saya, penderitaan saya hilang. Dan pada tu gula saya masih lagi tinggi, sekitar 18, 16. Tapi saya terus mengamalkan, Alhamdulillah, dengan V Cafe. Syukur Alhamdulillah, gula saya turun pada paras 6.8, 5.6, pernah paling rendah 45. Dan sampai hari ini Alhamdulillah gula saya maintain, paling tinggi pun 6 ke 7. Maknanya saya terkawal lah, syukur Alhamdulillah. Dan saya amat bersyukur dengan produk ni. Maka selepas 2 minggu mengamalkan, saya mengambil keputusan untuk mendengar semula marketing plan yang dipersembahkan oleh adinda saya. Maka saya amalkan produk, dan Alhamdulillah saya mengambil satu peluang untuk memulakan balik setelah saya rasa amat kecewa lah dalam segala peluang yang pernah kita rebut. Saya juga pernah menjadi orang yang berjaya dalam 4-5 syarikat. Tetapi kita sebagai manusia tak lepas daripada kesilapan, walaupun dah berpengalaman. Tapi Alhamdulillah. Tapi sebelum tu, tuan-tuan, pada malam ni saya nak tanya siapa yang, dengan sekali jujur, saya nak pastikan ada 49 orang yang pada malam ni. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih atas masa anda. Cuma anda perlu tahu kenapa ramai yang kita jemput tapi mereka tak hadir, tetapi tuan-tuan dan puan yang hadir. Jadi pada pengamatan saya,
ini adalah sebahagian tangan-tangan Tuhan yang diberikan melalui kawan-kawan kita. Tuan-tuan dan puan perlu faham doa tadi adalah satu doa untuk beri kita satu semangat baru. Kenapa anda yang datang, tidak yang lain? Ini adalah tangan-tangan Tuhan yang diberi melalui kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita yang menyampaikan sebagai utusan lah. Bukannya sehebat Rasulullah. Okay? Rasulullah mendapat utusan daripada malaikat. Jadi, takkan Allah nak hantar malaikat pada kita. Kau buatlah perniagaan ni, ambil peluang ni, aku jadi kau kaya. Takkan adalah orang nak buat itu. Tapi itulah akibatnya pada kita yang pernah menolak peluang yang Allah Ta'ala bagi rezeki, yang kita tolak bulat-bulat. Setuju ke setuju? Jadi hari ini tuan-tuan, lapangkan minat anda, jadikan diri anda, minda anda satu gelas yang kosong, apa pun pengalaman anda, apa pun keperitan anda, apa pun yang kegagalan anda yang dulu, tolong buang jauh-jauh. Kita jadikan diri kita sebagai orang yang positif, datang pada malam ni untuk mendengar satu peluang yang mungkin memberi peluang dan ruang. Pada saya, walaupun kejayaan yang pernah saya capai dulu, itu dah berlalu, dah jadi sejarah. Kita tak perlu nak ukir lagi, nak ingat, nak cerita, tak payah. Sebab apa? Masa takkan boleh berulang. Tapi kita belajar melalui kelemahan dan kesilapan kita, apa keputusan kita malam ni setelah habis mendengar, dan apa tindakan kita, keputusan kita, siapa kita setahun atau 2 tahun daripada sekarang. Boleh ke boleh? Jadi saya nak minta respon daripada tuan-tuan. Saya nak pastikan supaya yang dah join dapat kefahaman, dapat pembelajaran. Yang belum join akan terbuka pintu hatinya. Mengapa anda yang dipilih untuk berada pada malam ni? Okey, dengan izin Allah. Jadi tuan, siapa yang pertama kali hadir dan belum join, belum menjadi ahli, tolong type 1. Saya minta dengan jujur ikhlas. Kalau tak tahu, tekan je dekat skrin tu. Anda boleh tekan chat ataupun kat 3 bintang tu ada chat. Ataupun inbox message, anda boleh tekan 1. Ya, saya minta. Sebab saya nak tahu berapa ramai yang pertama kali hadir, belum lagi tahu apa peluang ni, belum tahu lagi dia jemput oleh kawan dan sebagainya. Seorang aja. Ada lagi. Silakan type 1 yang belum join dan pertama kali hadir. Minta respon daripada tuan-tuan puan. Okey. Saya nak tahu berapa ramai. Selamat 51 kawan-kawan kita pada malam ni. Terima kasih. Okey, saya ulang balik, yang belum join dan belum menyertai dan pertama kali hadir, tekan 1. Dan kepada yang seterusnya, yang dah join tapi pertama kali hadir, yang baru join tapi pertama kali hadir dalam majlis ilmu pada malam ni, type 2. Yang pertama kali hadir tapi baru join dan pertama kali hadir, type 2. Terima kasih. Terima kasih kepada semua rakan-rakan di bawah organisasi saya dan juga Tuan Faru yang hadir pada malam ni. Anda luar biasa. Okey, tunggu respon tunggu respon. Terima kasih. Okey teman-teman, sebelum saya meneruskan pada malam ni, seperti mana saya katakan, anda kena lapangkan minat anda. Kerana apa? Kerana ramai orang menolak peluang. Ramai orang menolak peluang. Jadi untuk itu, saya nak tuan-tuan dan puan positifkan minda anda, jangan ada blokej dan sebagainya. Kenapa? Ramai orang, masalah utama manusia ni adalah nak ubah hidup. Ini yang berlaku. Sila dengarkan video ni selama 1 minit. Boleh Masalah pertama ramai orang dalam bina bisnes, ubah hidup. Nombor 1, mental block. Ramai orang ada mentality blockage, mentality block. Dia tak nampak sebab dia tak tahu. Dia tak reti dan dia tak tahu. Jadi bila dia tak tahu, dia ingat tak boleh. Sedangkan sebenarnya benda tu boleh tapi dia tak reti. So mental block. Tak nak belajar, ego, Yang kedua, skeptical. Skeptical, ragu-ragu. Ragu-ragu dengan diri sendiri, ragu-ragu dengan potensi orang lain. Skeptical. Nombor 3, kenapa orang susah nak ubah hidup dia? Mental block ni nombor 3 adalah sebab takut. Kenapa tak nak ubah hidup? Takut. Kenapa tak nak cuba bisnes? Takut. Takut tak salah. Kita patut takut kalau kita tak reti. Tapi kalau kita dah reti, kita tak boleh takut. You faham saya cakap? Okey, terima kasih banyak kerana meminjamkan masa anda untuk video yang cukup pendek. Jadi dah faham Jadi apa yang saya nak kepada tuan-tuan dan puan yang hadir pada malam ni, yang pertama kali hadir, yang dah join pun pertama kali hadir, yang dah join
tapi belum lagi bermula. Terima kasih juga pada anda yang hadir pada malam ni. Kerana ini adalah majlis ilmu. Okey. Dalam majlis ilmu ni, malaikat-malaikat akan mencatatkan segala kebaikan anda, segala pahala anda pada malam ni. InsyaAllah saya doakan semoga tuan-tuan dan perempuan semua diberikan kemudahan rezeki, kemudahan fikiran, capai ke segala impian tuan-tuan dan perempuan apabila faham dan nak bermula nanti, insyaAllah. Okey? Kita ada 2 lagi speaker yang hebat pada malam ni. Jadi sebelum tu saya teruskan sebentar. Masalah Sebentar, saya tukar slide sekejap. Okey. Tuan dan perempuan, Tuhan tidak akan mengubah nasib satu kaum tu kalau kaum tu tidak mau mengubah nasibnya. Setuju ke setuju? Bila dia kata kaum tu, adakah dia kata orang Melayu je? Adakah dia kata orang Cina je? Bila dia kata kaum tu, merangkumi semua. Sebab Allah menjadikan semua makhluk di dunia ni. Okay? Jadi hari ni, kita nak menyalahkan takdir. Betul tak? Kita selalu salahkan takdir. Adakah kita ni orang yang selalu mengeluh? Adakah kita ni orang yang selalu berkeluh kesah? Sebab ada 3 kategori manusia yang melihat peluang. Yang pertama, manusia yang tak tahu apa itu peluang. Manusia golongan ni, mereka akan berkeluh kesah, menyalahkan takdir. Memang nasib akulah nak miskin dan sebagainya. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Okey? Jadi apa yang mereka bersalahkan? Nasib kita di bumi sendiri ni. Khasnya kita di Malaysia ni, ramai yang saya tengok. Tiada kesedaran di antara kemiskinan dan kekayaan. Adakah kita dilahirkan memang untuk miskin? Tidak. Golongan kedua adalah golongan manusia yang tak berani merebut peluang. Dia tahu peluang itu penting. Tapi disebabkan rasa rendah diri, tidak ada pendedahan. Bolehlah Tuan Razak handsome, saya tak handsome. Jadi sebab tu dia boleh berjaya. Jadi atas sebab tu, kalau dia beri peluang kepada golongan begini, adakah mereka akan merebutnya? Mereka akan menolak bulat-bulat, tuan-tuan. Dan pasti golongan ini takkan boleh berjaya. Kategori ketiga adalah manusia yang berani merebut peluang. Dia sanggup belajar, dia sanggup dibimbing, dan dia sanggup ditunjuk ajar. Dan insyaAllah, golongan ini pastinya dia akan merebut peluang ini dan akan buat bersungguh-sungguh untuk memastikan kehidupan dia akan berjaya. Siapa tuan-tuan dan perempuan golongan ketiga ini? Golongan ketiga ini adalah tuan-tuan dan perempuan yang di dalam Zoom malam ni. Jadi berikan satu tepukan maya di skrin tu. Okey, boleh? InsyaAllah. Jadi sedar atau tak sedar, siapa dalam ni yang memilih memang hidup dia nak miskin? Saya yakin tak ada siapa pun yang nak milih untuk miskin, betul tak? Tapi suka tak suka, inilah kesedaran yang kita tak didedahkan. Pengalaman saya bermula sebagai seorang networker ni sejak berusia 18 tahun. 17 tahun lepas PM, 82 saya dah bermula terlibat dengan industri ni. Bagi saya tak berjaya, tapi inilah proses pembelajaran. Dan saya juga seperti dengan Coach Fairuz, waktu muda kami tak bercampur dengan orang dengan mak merempit, kami tak bercampur dengan budak-budak sadadah. Kami hanya mengambil peluang yang dijemput ataupun diajak oleh kawan-kawan untuk membuat satu takdir kita. Apakah kesudahan takdir kita, sama ada kita akan menjadi seorang berjaya atau tidak. Tak berjaya tidak mengapa. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat ilmu yang hari ini daripada dulu kita belajar. Kita anggap dalam usia muda tu 1 hingga 5 tahun tu usia pembelajaran untuk kita menimba ilmu, daripada kita tidak ada pelajaran, daripada kita buang masa, tidak ada arah-arah terjun di hidup dan sebagainya. Okey? Jadi hari ini kita tahu nasib kita di bumi sendiri hari ini, kita jangan berkeluh kesah, nak salah lah kata kaum ni lah, orang kita jual tanah lah, jangan persalahkan orang lain. Hanya kita salahkan diri kita sebab apa? Kita sendiri tidak mau milih untuk kaya. Okey, 200 pesara kerajaan berdepan dengan tekanan hidup. Anda rasa bila anda dah pencen, anda rasa hidup selesa. Betul tak? Ada rakan-rakan saya, dapat duit simpanan cuma pergi beli kereta lah dan sebagainya. Padahal mereka bukannya ahli perniagaan. Mereka salah memilih cara hidup, tuan-tuan. Bekerja keras bertahun-tahun sampai usia 55 tahun, 60 tahun. Oh, itulah kehidupan aku, impian aku nak bakar kereta Honda Civic, Honda tu. Jadi kesudahannya dia pilih untuk menghabiskan duit simpanan dia. Jelas ke jelas? Orang bandar, kita kalau hari ini gaji orang bandar 5,000 masih miskin, tuan-tuan. Hari ini saya baru jumpa seorang anak muda, gaji 5,700
perlu sara ibu dan 3 orang adik dia. 5,700. Nak submit basic pun kena tunggu hujung bulan. Apa yang dibanggakan dengan pendapatan 5,700 dengan kehidupan di bandar hari ini, tuan-tuan. Dan anda tahu, anda tengok di media sosial, komplain, salahkan PM, salahkan tu, salahkan ni. Anda tak pernah salahkan diri kita sendiri, betul tak? Ini antara kesedaran yang kita perlu ambil. Jadi kenapa anda yang hadir pada malam ni bukan orang lain? Itu cerita dia, sebab anda adalah golongan kategori insan yang ketiga tadi. Jelas Jadi dah jatuh di jipur tangga pula. Dah lah pencen, dah lah susah. Lepas tu berbagai penyakit dah. Sebab apa? Daripada muda sampailah anda usia sampai sini, anda tak pernah fikir tentang kesihatan anda. Mana saja anda berdal. Kenduri kahwin 3 rumah pun anda pergi. Tapi nak datang Zoom, nak datang belajar ilmu, tak ada masa. Jelas. Hari ini kita tahu dalam akhbar, dalam media sosial mengatakan, anda juga tengok TikTok, kadang-kadang tengok tentang gejala-gejala penyakit yang telah pun diterangkan dan apakah risiko-risiko dia. Dan kategori-kategori penyakit yang dalam dunia. Ini paling penting. Kalau dulu, satu ketika dulu Malaysia adalah nombor 1 dalam dunia yang bermasalah obes. Tahukah obes kan? Tak mahu sebut obesity. Itu satu ketika dulu. Dan satu ketika pula Malaysia merupakan tangga pertama masalah serangan jantung. Sebab itu silent killer. Betul silent killer. Bagi orang sakit jantung tu silent killer. Dia ada 3 kategori. Sakit jantung, lemah jantung dan juga bak kata yang kena stroke tu apa? Yang kena stent tu apa? Itu masalah jantung. Masalah jantung, sakit jantung dengan lemah jantung berbeza. Baru saya tahu perkara ni. Lemah jantung, dia satu fakta yang berbeza. Okey, sakit jantung, kemungkinan stroke. Yang lagi tentang orang yang kena stent tu kan. Blockage dan sebagainya. Okey. Dan sahabat-sahabat kita dalam ni pun ada juga mengalami masalah-masalah. Jadi kesedaran ni perlu bermula dengan siapa? Kerana apa? Sudah jatuh di jipur tangga, kesedaran tak ada. Kebanyakan tuan-tuan dan perempuan, saya yakin ramai di antara anda ni jaga makan sebenarnya, bukan jaga badan. Kenapa saya kata macam tu? Ramai orang jaga makan sebab terjaga je makan, Betul ke betul? Ni kena faham ni. Kan? Sama je dengan saya, tapi tidak ada masalah. Seusia saya, Tuan Fairuz dan juga mungkin Tuan Razak yang bersama-sama saya dah ketika dulu. Tapi dalam usia 17 tahun, saya dah ada kesedaran untuk mengamalkan produk kesihatan. Untuk menjaga saya daripada muda. Okey? Tapi itu tak penting. Saya kata benda itu dah berlalu. Dan harap pada malam ni menjadi satu kesedaran, baik pun apa pun usia anda. Kita ingatkan kepada anak kita, isteri kita, menantu kita, sahabat-sahabat kita. Mulai hari ini, kita amalkan satu kaedah, jaga badan. Bukan jaga makan. Sebab jaga badan ni, dia punya kategori lain dengan jaga makan. Terjaga je makan. Bila jaga badan, kita perlukan senaman. Ini semua antara risiko-risiko yang menyebabkan hari ini kita tak sihat, termasuklah saya. Saya orang yang tak pergi hospital, saya... Tak dengar suara bang? Dengar? Tak tahu? Okey. Minta maaf, terlanggar. Jadi ramai orang tak ada kesedaran sebab apa? Memang dalam fakta pun mengatakan, okey, orang kita ni bab kesihatan ni memang takut nak berbelanja. Tapi mereka sanggup berbelanja selepas kena penyakit. Cuba anda fikir balik. Amalan yang anda amalkan daripada muda, kalau anda mengamalkan produk-produk kesihatan, jaga usus, jaga jantung, jaga saraf, okey? Tapinya anda lebih memilih, kenapa? Sebab zaman sekarang ada insurans. Boleh cover. Anda beli insurans sebenarnya untuk apa? Untuk buat persiapan kalau anda sakit. Setuju ke setuju? Betul kan? Sebab apa anda buat persediaan tu? Sebab anda sedar bil hospital kalau anda terkena penyakit-penyakit yang berisiko tinggi, anda tak mampu nak bayar. Anda akan menyusahkan anak-anak isteri anda, menantu anda. Mereka nak kena jaga anda di hospital. Apalah kalanya kalau anda tiba-tiba kena stroke, tak boleh jalan, tak boleh bangun, tuan-tuan. Macam menyusahkan keluarga anda.
Tapi kalau kita ni tidak ada kesedaran, siapa lagi nak medarkan tuan-tuan dan puan-puan? Ya? Jadi hari ini tuan-puan perlu faham. 1 daripada 5 orang dewasa mengidap kencing manis. Dan saya ni yang tak pernah pergi check up dan yakin untuk menjaga kesihatan saya, kadang-kadang saya alpa. Bila 2015 saya tidak terlibat dengan syarikat produk, saya buatlah satu plan investment dan sebagainya ikut kawan-kawan. Maka kesedaran daripada 2015 tu sehinggalah 2025, nampak tak penyakit tu datang tiba-tiba menyerang saya. Kita tak tahu tuan-puan. Jadi bila saya ada kesedaran balik, iyalah selamanya aku tak pernah terfikir nak ambil produk kesihatan. Aku cuma pilih kalau kawan-kawan datang, aku reject. Tak apalah, kau jaga badan. Sebab apa? Kita satu hari ini makan 3-4 kali tuan-puan. Tak cukup lagi kan. Kedai mamak kan lepak lagi. Kedai mamak kan makan roti canai, padahal mak baru makan dengan rumah pukul lepas isyak tadi, betul tak? Kita ni suka makan malam. Lepas tu ada bola, makan lagi. Bila kena penyakit, salahkan mamak. Betul? Bila tidur salah bantal, salahkan bantal. Anda semua tak salah. Setuju ke setuju? Okey? Jadi tuan-puan, dengan itu, hakikatnya persediaan dan kesediaan anda. Okey? Bila tak jaga kesihatan, ni semua faktor-faktor yang akan menimbulkan anda. Saya ada seorang anak buah saya yang juga orang yang berjaya. Berusia 28 tahun, memang mewah kewangan, makan sana sini, dan tiba-tiba tidur. Bila tidur, dia bangun, terus dia drop, dia jatuh. Dia jatuh. Sebab apa tuan-tuan? Dia mengalami diabetic coma. Diabetic coma ni adalah salah satu daripada asas-asas kolesterol yang terlalu tinggi, tekanan darah yang paling tinggi dan sebagainya. Skin saya hilang sekejap. Saya dah claim host lah untuk saya punya slot. Okey, tak apa, sekejap. Okey, jadi tuan-tuan, terus abang nak share balik satu slide lagi. Sekejap. Okey. Okey. Okey teman-teman. Apa yang paling penting ni? Boleh nampak skrin? Nampak? Nampak Okay. Up sekali. Sorry? Share balik. Okey, sekejap. Saya kena keluar kejap. Okey, sekejap. Okey. Sekejap. Okey, nampak Okey, terima kasih. Okey, teman-teman. Apa yang tuan-tuan perlu fikirkan? Suka tak suka, orang takut kanser, betul tak? Orang takut kanser. Bila bercakap tentang kanser, anda cuma faham, kanser ni, kanser payudara, kanker pagar rahim, kanser usus, kanser tulang dan sebagainya, prostat dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, nak tahu tak? Ini ada satu lagi maklumat terbaru. Sebenarnya, anda kena lebih peka kepada satu perkara ni. 1,200 penjawat awam, bukan ni. Ni, apa tadi, tentang kencing manis tadi. Okey, 1 daripada 5 orang dewasa mengidap kencing manis. Jadi kalau kita kat dalam ni ada 40 orang, 50 orang. So, setiap 5 ada seorang kena kencing manis, termasuk saya, termasuk anda dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, kencing manis ni sebenarnya adalah satu simptom kanser. Jangan main jangan anggap remeh. Bila anda kena kawal betul-betul. Saya tak makan nasi kat luar, saya tak berani minum air kat luar bila saya tahu gula saya naik 20, 24 dan saya disuspek kidney stage 5. Bayangkanlah tuan-tuan. Bila saya tahu benda-benda ni, saya terus down. Hilang semangat saya, rasa lantak lah, nak mati-mati lah. Sampai itu sekali sebab kita tak akan menyangka, sebab kita jaga kesihatan kita pada awal ni dulu. Okay? Jadi kena faham, saya ulang balik. Dan kencing manis ni adalah kategori nombor 1 di Malaysia dan dalam dunia. Di Malaysia mengidap kencing manis yang paling ramai.
Jadi berhati-hatilah bila anda berada, anda makan. Jadi saya kata, jangan amalkan tabiat jaga makan. Amalkan tabiat jaga badan. Tak kira lah orang perempuan nak slim ke nak apalah, makanlah apa benda pun. Tapi pastikan berasaskan kesihatan. Okey? Jadi tuan-tuan, saya nak tanya tu. Tahu tak apakah pelaburan yang paling bernilai dalam kehidupan kita tuan-tuan? Apakah pelaburan yang paling bernilai dalam hidup kita? Mungkin ramai tak tahu. Siapa tahu? Siapa tahu? Alhamdulillah 62 orang. Siapa tahu? Apakah yang paling menilai? Apakah pelaburan yang paling menilai dalam kehidupan kita tuan-tuan? Selama ni kita tak tahu, mungkin kita tak sedar, kita tak peka. Kesihatan tuan-tuan. Kita ibarat ni dalam kehidupan kita, kita tak nak fikir pun tentang kesihatan. Kita nampak orang sakit tapi kita tak sedar. Betul tak? Kesihatan penting tak? Penting. Yang kedua, masa. Maksudnya kehidupan kita, tuan-tuan, ini saja yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Betul tak? Ini je yang anda kejar, ini je yang anda cari daripada bangun pagi sampailah anda tidur balik, pergi kerja balik, tidur balik. Betul tak? Anda buat apa? Anda nak cari duit. Betul? Anda bangun pagi, pergi pagi, balik petang, cukup bulan, dapat gaji, bayar hutang. Okey? Jadi, masa, sihat dan duit. Tiga-tiga ni, kalau ada seimbang tak tuan-tuan? Tapi hari ni, kalau anda ada masa, anda ada kesihatan, anda tak ada duit, seimbang tak hidup kita? Adakah tuan-tuan kehidupan kita seimbang? Saya nak tanya. Adakah kehidupan kita seimbang? Tidak juga. Tapi kalau hari ni, ada duit, ada masa, tak sihat, anda kaya macam mana pun boleh enjoy ke? Makan tak boleh, nak pergi melancong tak boleh. Ini kehidupan yang kita perlu ada. Mungkin anda ada masa, anda ada duit, anda ada kesihatan, tapi anda tak ada masa. Jadi sebenarnya apa yang anda kejarkan? Mungkin salah satu daripada ni, sebab kita tak ada kesedaran. Tapi Alhamdulillah. Kalau yang ada kesedaran, sebenarnya kehidupan kita perlukan tiga-tiga ni sebagai keseimbangan hidup kita. Jadi maksud dia, ada masa, ada duit, tak sihat, hidup anda tak seimbang. Sihat, ada masa, tak ada duit, hidup anda tak seimbang. Duit ada, sihat ada, masa tak ada. Duit anda, kehidupan anda tak seimbang. Untuk apa anda buat ni semua? Anda cek duit banyak. Anda nak perlu sihat untuk keluarga. Betul. Masa untuk keluarga. Tapi, kalau anda tak sihat, anda menyusahkan keluarga. Yang kedua, untuk kerjaya. Hari ni kau tak sihat, anda boleh teruskan kerjaya anda. Anda nak cek duit banyak, anda sihat. Tapi tiba-tiba, anda tak ada keluarga. Betul tak? Anda tak akan berjuang untuk keluarga. Kemudian, impian anda. Ketiga-tiga ni perlu untuk impian anda. Supaya anda banyak masa, anda banyak kesihatan, anda banyak duit. Sebab ini tiga manfaat yang anda perlu fikirkan. Okey? Manfaat dia. Apa manfaat dia? Kesihatan, kewangan dan juga keberkatan. Ini paling penting. Jadi tuan-tuan, adakah anda sedar kesihatan, kewangan dan masa adalah nilai pelaburan terbaik untuk diri tuan-tuan? Ini perlu penting. Okey? Jadi, apakah tindakan anda? Ini yang paling penting. Okey, apa yang paling penting? Tindakan anda dah cuba macam-macam perniagaan tapi masih lagi tak jumpa yang sesuai. Jangan risau tuan. Kali ini kita akan jadikan satu ikhtiar terbaik untuk anda atasi masalah kewangan anda. Okey, insya-Allah. Jadi sama kita teruskan. Saya ingin menyerahkan orang yang bertanggungjawab untuk memberi anda segala maklumat berkenaan dengan peluang pada malam ni, insya-Allah. Dengan segala hormatnya, saya ingin menjemput tak lain tak bukan kita punya top 3 leader, top 3 earner. Tak lain tak bukan Coach Fairuz. Dipersilakan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan semua? Okey, saya terus kepada matlamat asal kita, iaitu kita nak mengetahui ataupun kita nak lebih mendalami apa yang sepatutnya ataupun apa yang telah dibincangkan ataupun sebagai mukadimah Sifu Abbas tadi. Apapun terima kasih kepada Sifu Abbas, ice breaking sambil-sambil tunggu orang tadi sebenarnya. Daripada 41 orang tadi kita drag, kita delay. Sekarang dah ada 66 orang, saya akan pergi secepat mungkin dan sefaham yang mungkin. Okey, baik. So, hari ni kita, bila kita dah tahu, kita perlu jaga kesihatan, kita perlu ada, kewangan, kita perlu ada keberkatan. Kita akan lebih,
mencari satu platform yang tepat, yang betul untuk kehidupan hari ini dan juga akan datang. Jadi kita memilih platform Volten International yang mana ini dia berasal daripada negara Malaysia. Kalau kita lihat bangunan itu ialah bangunan ataupun HQ Ibu Pejabat Volten International di Seksyen 15 Shah Alam yang telah diberi secara tunai dibeli secara tunai ketika tahun ataupun pada tahun 2021, yang mana ketika itu negara Malaysia ataupun boleh dikatakan seluruh dunia mengalami masalah COVID, ramai bisnes tutup, yang besar kecilkan size bisnes, yang ada pekerja ramai terpaksa buang pekerja. Malah hotel-hotel 5 star semua gulung tikar, ramai pekerja kena buang kerja. Tapi ketika itu Volten beli bangunan tunai sekitar anggaran 15 juta, termasuk kos renovasi dan sebagainya. Ini menunjukkan satu syarikat yang luar biasa, luar biasa. Ketika orang lain turun, dia naik. Inilah dia, Volten International. Bagian tepukan virtual kepada syarikat kita. Baik. Seterusnya pengasas kita Ini adalah kita punya pengasas founder kita, Datuk Ismail Encik Ani, yang dulu tidaklah ada Datuk di pangkalnya, Ismail Encik Ani saja, Tuan Ismail Encik Ani, orang biasa. Beliau bukan orang yang ada dapat duit pencen kemudian buka syarikat MLM. Beliau bukan orang yang maksudnya menjadikan bisnes ini sebagai anak angkat, malah ini adalah baby dia, bisnes yang dia paling sayang. Sebab dia memang bermula daripada industri ini daripada muda. Turun bas, naik bas, tidur dekat R&R, tidur dekat bus stop, itu biasa. Beliau sudah lalui semua susah payah itu dan akhirnya beliau berjaya. Dan seperti orang lain, jika aku ada satu peluang, aku akan buka perniagaan aku sendiri, tapi mesti lebih baik daripada perniagaan yang sedang dia lalui. Jadi ketika Datuk Ismail nak decide untuk buat bisnes dia sendiri, dia dalam syarikat yang sebelum ini, pendapatan beliau 1 tahun mencecah 6 juta setiap tahun, kurang lebih 1 tahun 500,000 ke atas pendapatan beliau. Maksudnya beliau top 1 di beberapa syarikat selama 10 tahun, dan selepas itu beliau decide untuk buka perniagaan sendiri yang diberi nama Volten International, yang mana Vol itu adalah singkatan kepada volume, 10 itu adalah 10, bermaksud beliau berhasrat untuk buka bisnes ini sehingga ke 10 buah negara ASEAN, dan hari ini tercapai. Jadi kalau kita lihat Volten International adalah syarikat yang berdaftar dengan syarikat dengan Akta Jualan Langsung Malaysia, dan juga merupakan ahli dalam Direct Selling Association Malaysia. Dan anugerah-anugerah yang syarikat terima ialah merupakan anugerah yang diimpikan oleh banyak syarikat networking di Malaysia ni, tuan-tuan dan puan. Malah syarikat antarabangsa juga mengimpikan impian anugerah-anugerah yang telah syarikat capai. Kalau kita lihat anugerah SME Best Brand E-Branding Award, Brand Leadership ini dicapai ketika pada tahun 2021. Bermaksud pencapaian ini bergaris panduan pada ketika COVID, tuan-tuan dan puan. Ini adalah satu anugerah yang diimpikan banyak syarikat, walaupun syarikat yang dah beroperasi 20 tahun ke atas masih belum dapat anugerah-anugerah ini, tapi syarikat Volten dalam tempoh 2-3 tahun telah capai, dan ketika pandemik, tuan-tuan dan puan, ini luar biasa. Okey. Seterusnya, di Malaysia syarikat telah memiliki beberapa buah cawangan, iaitu di Ipoh, Sungai Petani, Melaka, Johor Bahru, yang diuruskan sendiri oleh syarikat. Syarikat Volten International tidak seperti syarikat networking yang lain yang mana buka cawangan-cawangan ataupun buka pusat pengedaran yang dikendalikan oleh ahli. Ini akan membuat satu situasi permasalahan dari segi keputusan stok. Stok tak cukup. Kalau ahli yang handle, stok jadi tak cukup. Stok jadi bias. Grup dia ada kopi, grup orang lain tak ada kopi. Sebab dia nak cover sale grup dia dan sebagainya. Jadi itu tidak adil. Jadi syarikat ada pengalaman itu, jadi syarikat ambil keputusan dia yang sendiri handle pusat-pusat cawangan ini, dan alhamdulillah setakat hari ini tidak pernah putus stok dan adil. Semua orang datang, semua dilayan sama. Dan bangunan-bangunan ini syarikat beli tunai. Syarikat beli cash. Ini adalah satu signal bahawa syarikat ingin bisnes jauh, dan juga syarikat nak pergi lebih lama lagi. Kalau nak berniaga kejap-kejap, dia tak perlu beli bangunan, tuan-tuan. Cukup. Anytime kalau tak okey, dia boleh tutup. Tapi bila dia beli bangunan, inilah satu signal ataupun satu jawapan untuk kita, bisnes ini akan pergi jauh. Itulah dia. So, selain dalam Malaysia, syarikat juga ada membuka di ke-10 buah cawangan di negara lain, iaitu di dalam negara ASEAN, yang mana syarikat telah masuk legal, masuk dengan sah, bukan try and error. Saya pernah dulu di dalam syarikat-syarikat lain, beberapa buah syarikat saya pernah cuba bawa produk syarikat itu ke luar negara. Bila cakap tentang bila nak buka cawangan, katanya pergi dulu buka sale, kalau ada 100,000 jualan baru kita akan buka. Maksudnya nak gunakan duit sale kita tu lah, nak gunakan untuk buka cawangan dekat sana. Alangkah berisikonya kita waktu itu kita masuk tidak legal. Bila-bila masa kena tangkap, masuk penjara. Kalau tak kena tangkap pun duit sale kita tu lah dia invest semula untuk buka dia punya cawangan dekat sana. Tapi Volten, tuan-tuan dan puan, kalau contoh di Thailand, baru-baru ni saya pergi ke branch di Thailand, 7 tingkat depan mata saya, di tengah kota Bangkok.
syarikat beli tunai, ya, bangunan ini syarikat beli cash, tuan-tuan dan puan, dan juga di Indonesia, Cambodia, dia juga syarikat beli 1 juta USD harganya, syarikat beli tunai, dan juga di cawangan-cawangan yang lain, yang mana kita tidak dibenarkan bawa bisnes di negara yang tidak ada cawangan, kerana itu akan menunjukkan reputasi yang tidak baik tentang syarikat. Berbeza sangat kalau kita tengok dengan syarikat-syarikat yang lain yang sebelum disuruh pergi jual dulu, buat dulu, nanti okey baru buka. Beza, tuan-tuan dan puan. Inilah syarikat yang bertanggungjawab, inilah syarikat yang betul-betul menjanjikan masa depan yang cerah di Volten International. Seterusnya, produk ini, syarikat Volten ini ialah bisnesnya produk, bukan investment, bukan skim pelaburan. Jadi bila produk, dia mesti ada satu produk killer. Ya, macam syarikat-syarikat lain ada tongkat ali, ada ginseng, ada susu kambing, ada macam-macam stem cell dan sebagainya. Jadi ini di Volten ini ia menggunakan halia hitam, ya, halia hitam, yang mana hari ini saya sudah bisnes ataupun saya sudah berada dalam Volten ini kurang lebih 6 tahun, sehingga ke hari ini tidak ada syarikat lain yang juga mengeluarkan produk berasaskan halia hitam. Kenapa? Kerana produk ini kita kilangkan sendiri, formula sendiri, teknologi sendiri, dan dipasarkan sendiri oleh Volten International. Kenapa? Bila sesuatu syarikat, ya, tidak memiliki kilang sendiri, produknya digunakan, dicipta oleh orang lain yang bukan milik syarikat, maka akan adalah tak lama lagi produk yang sama dengan dia, cuma jenama berbeza. Itu yang berlaku dekat produk-produk lain. Dulu saya buat syarikat yang berasaskan tongkat ali, saya buat bisnes kurang lebih 6 bulan, 7 bulan, dah ada tongkat ali B pula. Ya, lepas tu tak lama lagi dah ada tongkat ali C. Ini menyempitkan pasaran, tuan-tuan. Sama juga dulu pernah buat susu kambing. Tak sampai 1 tahun dah macam-macam susu dah keluar kat pasaran yang berdasarkan susu kambing. Jadi dia tidak ada X factor. Bermaksud kita punya pasaran semakin sempit. Tapi di Volten International, tuan-tuan dan puan, setelah 6 tahun belum ada lagi syarikat yang mampu mengeluarkan produk yang berasaskan halia hitam, ya, yang setaraf dengan apa yang ada di Volten International. Ini menunjukkan syarikat ataupun kita memiliki satu produk yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bila kita ada produk yang tidak dimiliki oleh orang lain, insya-Allah kita akan lebih 1000 tapak ke depan. Dan teknologi yang digunakan oleh syarikat ialah teknologi ekstrak terbaik di dunia, yang mana dia menggunakan teknologi ini yang menghasilkan khasiat sebanyak nisbah 10:1, yang mana 10 kilo halia hitam mentah dimasukkan ke dalam mesin proses, diproses, diasingkan air, dikeluarkan hampa, dikeluarkan kulit, dikeluarkan rasa, dikeluarkan bau dan sebagainya. Hanya satu sahaja daripada 10 kilo itu diambil, yang ini yang berwarna purple gelap ni, tuan-tuan, yang dipanggil methoxyflavone, yang mana dalam surah Al-Insan ayat 17, 1400 tahun yang dulu, Allah SWT dah bagi tahu, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, yang mana semua penghuni syurga nanti minumannya dicampurkan dengan halia. Mungkin kerana itulah hari ini saintis-saintis tidak menemukan methoxyflavone di dalam mana-mana makanan kesihatan, kecuali hanya ada di dalam halia hitam saja. Jadi methoxyflavone ni, tuan-tuan dan puan, ianya merupakan satu bahan aktif yang mana ianya 2 kali lebih kuat dan lebih cepat memberi penyembuhan kepada pengamalnya. Contoh, orang yang ada masalah diabetes, orang yang ada masalah kanser, orang yang ada masalah stroke, orang yang ada masalah gout, orang yang ada masalah buasir. Bila amalkan 3-4 hari ataupun 3-4 kali pengambilan, alhamdulillah ada penyembuhan. Psikologi orang sakit ni, tuan-tuan, kalau dalam 1 minggu dia amalkan satu produk tu tak ada kesan, dia akan cuba cari suplemen lain. Jadi ini menyebabkan kita kehilangan pelanggan. Tapi bila produk ini bertindak dengan cepat dan juga lebih kuat, bermaksud customer yang makan itu kita akan dapat cepat feedback dan dia akan jadi pengguna setia kita. Itulah sebabnya di Volten hari ini, ya, kalau kita lihat faktanya, jualan syarikat mencecah 4 kali ganda, 40% daripada bulan ketika musim bukan COVID. Tapi ketika COVID, jualan meningkat 400%. Kenapa? Kerana keberkesanan produk itu lebih cepat dan lebih kuat memberi penyembuhan. Jadi daripada manfaat halia hitam ini, ya, hasil daripada kajian sains dan jurnal, ya, bukan orang Volten, bukan saya claim, bukan leader-leader Volten claim, ini hasil daripada kajian sains dan jurnal yang telah dijalankan oleh pakar-pakar perubatan, telah menunjukkan halia hitam ini, yakni VR4, mampu mengawal atau gula darah dan diabetes. Maksudnya orang yang ada masalah diabetes, inilah ibunya ataupun ubatnya. Kalau kita ada satu produk yang mana setiap rumah perlukan, ya, pendek kata hari ini di Malaysia, satu rumah ataupun setiap rumah ada orang yang mengidap diabetes. Jadi kalau kita ada barang tu, kalau kita ada benda yang boleh membantu orang yang ada masalah diabetes ni, insya-Allah masa depan kita dalam industri ni lebih cerah. Ya. Juga dia membantu melawan masalah sel kanser, ya, daripada 6 tahun selama saya di dalam di Volten ini, daripada hujung kepala sampailah hujung kaki, masalah kanser dah saya jumpa. Alhamdulillah dengan amalkan VR4 kapsul,
Alhamdulillah mereka mendapat kesembuhan yang luar biasa. Ya, tidak lagi buat kemo di hospital, malah menggunakan kemo VR4 tuan-tuan dan puan. Jadi kalau kanser ni, saya dah jumpa kanser otak, kanser paru-paru, kanser payudara, kanser limfoma, kanser usus, kanser buah pinggang, kanser tulang. Ya. Semua tu saya dah jumpa. Alhamdulillah dengan amalkan VR4, dengan kemo menggunakan VR4 ni, kesihatan mereka semakin baik. Ya, dan juga ia mampu menguatkan keupayaan libido semula jadi untuk masalah rumah tangga, ya, yang mana kalau di Thailand ini dipanggil kracaidam. Halia hitam tu dipanggil kracaidam, yang merupakan ianya umpama Viagra semula jadi. Kalau di Thailand ianya dianggap sebagai Viagra semula jadi. Jadi kalau Viagra yang biasa orang lelaki makan ni, dia beli di farmasi ataupun dia beli di kedai-kedai sensei, kedai ubat Cina, itu untuk lelaki sahaja. Tapi halia hitam ini lelaki dan perempuan. Viagra untuk lelaki dan perempuan. Kenapa? Kerana ianya bahan semula jadi. Jadi bila dimakan tu, ya, dia boleh jadi keintiman tu akan bermula. Okey, dan juga mampu menguatkan tulang dan mengurangkan risiko osteoporosis. Ramai orang yang dah berhenti minum susu, ramai orang dah tak amalkan apa-apa yang produk tenusu, ya, jadi dia akan ada masalah tulang. Jadi rupa-rupanya dalam khasiat VR4 ni antaranya ialah dia mampu menguatkan tulang dan mengurangkan masalah tulang reput, osteoporosis. Jadi anda amalkan, anda dapat manfaat untuk diabetes, dapat manfaat untuk kanser, dapat manfaat untuk libido, dapat manfaat untuk tulang juga. Dan ini bagus untuk menstabilkan tekanan darah dan hormon untuk yang ada tekanan rendah, darah tinggi dan sebagainya. Ya, dan juga melancarkan pengaliran darah dan saraf yang ada ramai hari ini. Kita tengok ramai orang ada masalah stroke, masalah mati sebelah badan dan sebagainya, darah beku dalam otak dan sebagainya. Ya, ia mampu menguraikan semula kepekatan dan kelikatan darah. Jadi sijil pendaftaran Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah diberikan kepada VR4 ini untuk membantu tuan-tuan dan puan yang kita faham bukan semua orang yang ada pengetahuan tentang aliran kesihatan ini, dan juga kebanyakan yang bermula dalam bisnes ini orang yang biasa-biasa, orang yang tidak ada knowledge tentang kesihatan. Jadi macam mana nak menguatkan hujah mereka, syarikat telah siap sedia lesen ini atau sijil daripada KKM ini untuk kita memberi pencerahan kepada pengguna kita. Dalam masa yang sama, syarikat juga ada sedia analisis bahaya dan titik kawalan kritikal HACCP untuk memastikan produk ini selamat digunakan. Berkaitan dengan sijil halal, kapsul dan sebagainya, ya, ini semua telah syarikat sediakan sebagai alat perang, ya, sebagai alat bantu kita untuk kita gunakan di pasaran. Baik, seterusnya, syarikat juga mengeluarkan satu minuman yang demand paling tinggi di Malaysia, iaitu kopi. Ya, jadi kopi ini tuan-tuan ialah satu minuman kegemaran rakyat Malaysia. Kalau kita tengok ramai syarikat, banyak syarikat daripada luar negara datang buka bisnes kopi di Malaysia yang harganya puluhan ringgit secawan, RM15, RM19, RM25 secawan, ya, tidak pernah tutup, tidak pernah gulung tikar, ya, kecuali di boykot. Bermaksud permintaan minuman ataupun permintaan menu kopi ini memang sangat-sangat hebat di Malaysia, ya, daripada dulu sampailah ke hari ini. Jadi sekiranya ada demand, inilah masanya untuk kita manfaatkan perbelanjaan kita di tempat yang betul dan mendapatkan produk yang terbaik, ya. Jadi bila kita dah makan VR4, kita dah kawal kita punya masalah kesihatan dan sebagainya, kita dah mula masuk penawalan tubuh kita, tetapi minuman dan makanan harian kita masukkan semula racun. Ini kita tidak akan dapat maksimalkan penyembuhan. Proses penyembuhan itu tak berlaku secara maksimal. Sebab apa? Penawar dan racun masih bercampur. Jadi syarikat keluarkan kopi ini, ya, yang kita panggil Premium Brazilian Arabica Coffee. Ya, kopi ini dia terkandung ekstrak halia hitam yang saya cerita tadi itu, yang boleh mampu untuk kanser, untuk stroke, untuk sebagainya, itu ada dalam kopi ini. Yang paling luar biasa, ia juga menggunakan kopi Arabica Grade Premium. Ya, dalam dunia ada 4 jenis kopi. Yang paling terbaik itu ialah Arabica Premium, ya, Arabica Brazil. Jadi hari ini kita menggunakan biji kopi untuk sebagai bahan utama, bukan sekadar perisa. Banyak kopi-kopi dekat pasaran hari ini kita lihat, mana yang amalkan kopi-kopi mereka ataupun yang jadi ahli dalam syarikat itu, kebanyakannya dah kena masalah buah pinggang, dah kena masalah kencing manis, dah kena masalah macam-macam. Kenapa? Kerana kopi yang digunakan bukanlah benar-benar kopi. Ya, kan kita boleh kata itu ialah pewarna perisa kopi yang ada dalam pasir yang untuk najis kucing tu, ya. Tak mungkin dalam pasir najis kucing tu dia letak kopi. Berapa harga dia nak jual? Jadi dia letak perisa pewangi yang sama, ya, bahan chemical lah senang kata. Jadi itu bukan kopi tuan-tuan dan puan, itu racun. Ya, jadi kalau akan datang jumpa kawan-kawan minum kopi, kalau dia ajak ngopi, ya, tengok apa kopi dia. Kalau kopi selain daripada V-Cafe, itu bukan ngajak ngopi, itu ngajak meracun. Faham, ya? So dalam kopi kita ada ekstrak kulit manggis, yang mana kalau kita tengok di tepi-tepi jalan, di dalam hutan mana-mana, sampai hitam kulit tu, ya, dia protect isi dia kat dalam tu tetap putih. Macam itulah simbolik kepada kulit manggis yang letak dalam kopi ni untuk protect tubuh kita daripada
kerosakan organ dalaman. Dan juga kopi ini tidak mengandungi walau sebiji gula putih pun, kerana dia hanya menggunakan pemanis daripada nano sweetener, yang ini daripada ekstrak tebu hitam, yang sebenarnya bukan sekadar pemanis, bukan sekadar pengganti pemanis, dia hanya juga mampu merawat masalah-masalah kesihatan sebenarnya pemanis yang daripada nano sweetener. Jadi kita boleh amalkan setiap hari. Ya, kopi ini tak kira dalam sajian sejuk ataupun panas, tak kira ketika pagi, petang, malam, ya. Sebab apa? Sebabnya kopi yang sihat. Bukan saya kata. Ya, ini kita lihat, ya. Di sini ada daripada kajian ataupun bukti penganalisa daripada Pusat Racun Negara, daripada Universiti Sains Malaysia. Kalau kita tengok pada kolom-kolom itu ada yang kecil tu, kolomnya number, sebelah dia drugs, ya. Sebelah drugs tu ada jumlah gram dia dan juga result. Jadi ada 1 sampai 68, maksudnya ada 68 jenis dadah yang dianalisa, yang dibuat uji kaji, ya, mengikut LOD dia. Ya, ada 100, ada 50, ada sebagainya. Resultnya ND. Kalau tuan-tuan boleh zoom kat phone tuan-tuan akan nampak ND, non-detected, 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 non-detected. Bermaksud kopi ini bebas bebas daripada 68 jenis dadah dan racun yang biasanya terkandung dalam kopi-kopi percampuran di luar sana. Ini bukan saya kata, tuan-tuan, ini hasil daripada kajian. Ya, tuan-tuan dan puan boleh tanya kawan-kawan, mungkin ada anak ke, mungkin dia sendiri mengajar di USM, cuba tanya tentang maklumat ini, ya. Dan kalau kita lihat muka surat sebelah ni, ada arsenik, kalium, pelambang, merkuri, semua itu non-detected, yang ujung tengah result tu, ya, tidak ditemui, ya, tidak ditemui di dalam pemakanan ataupun minuman ini. So saya boleh kata ini minuman yang terbaik, tuan-tuan dan puan boleh amalkan. Dalam masa yang sama, syarikat keluarkan premium black tea, ya. Jadi kita bila dah ada kopi, pasti akan ada yang bertanya, ada tak teh? Jadi kopi ni kembar dia teh. Bila ada kopi dia, ada je suara yang bertanya, teh tak ada ke? Jadi syarikat, ya, mendengar keluhan itu, kita setakat keluh, kita setakat cakap air liur je. Syarikat bila nak buat produk, kena keluar modal, beli mesin, proses dan sebagainya, berjuta-juta ringgit untuk mengeluarkan sesuatu produk. Jadi syarikat tetap ambil inisiatif, tetapi syarikat tidaklah gunakan tidaklah gunakan teh Cameron Highland. Ya, teh Cameron Highland ataupun teh biasa ni yang diimport daripada luar, yang kita tidak tahu kesihatan ataupun dia punya kualitinya, yang mana banyak digunakan di kedai-kedai mamak tu menggunakan inai dan juga pewarna tiruan. Dulu saya pernah buka restoran, bila kita nak buat teh tarik tu, kita beli serbuk dia tu, dalam tu ada lagi satu uncang. Uncang tu ialah pewarna yang kita tidak tahu daripada mana sumber dia. Jadi kita kena gaulkan dulu dengan serbuk teh tu, baru kita guna untuk bancuh teh dalam uncang dia tu untuk buat teh tarik. Jadi itulah dianya yang kita masukkan dalam usus kita. Dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi, kalau kata satu hari kita ambil satu sudu pasir masuk dalam rumah kita, setiap hari satu sudu pasir je pun, kalau 10 tahun apa jadi rumah itu? Ya, dekat laman rumah lu penuh, ya, pasir. Macam itulah, kalau satu hari kita ambil satu sudu bahan-bahan kimia masuk dalam tubuh badan kita, ya, lama-lama badan kita akan rosak, lama-lama kita akan ada masalah-masalah kesihatan yang kita sendiri tidak ketahui, yang kita sendiri tidak sedar. Jadi teh ini dia menggunakan premium black tea, tuan-tuan. Black tea ni satu minuman ataupun satu minuman harian. Kalau kita tengok orang Cina ni, bila kita tengok cerita-cerita Cina ni, kalau ada tetamu datang, dia akan jamu air teh panjang umur, itulah dia punya black tea, ya. Dan juga saya dulu pernah buat satu perusahaan, ya, dalam satu syarikat tu memang produk utama dia ialah black tea. Jadi di situ saya belajar tentang black tea. Black tea ni dia umpama emas, ya. Lagi bila kita dah beli, lagi lama kita simpan, dia lagi mahal. Sebab apa? Penyimpanan dia tu dalam kondisi lembab. Bila lagi lama kita simpan, dia lagi banyak kulat. Kulat itulah yang mampu membantu masalah kanser, masalah jantung, masalah metabolisme, masalah usus dan sebagainya. Ya, jadi itu sebabnya lagi lama disimpan lagi mahal, kerana lagi lama simpan lagi banyak kulat. Jadi teh ini, black tea ini memang teh yang berkhasiat. Jangan samakan dengan teh dekat pasaran, ya. Rasanya dah tentu tak sama, memang sedap, ya. Yang kedua, dia menyihatkan. Minumlah hari-hari. Minumlah sehari 10 cawan, insya-Allah tak ada masalah. Sebab apa? Yang menjadi masalah, yang jadi masalah dengan teh tarik ini ialah susunya, tehnya dan gulanya. Itu yang ada dalam teh tarik biasa. Tetapi dalam Bolten, tehnya kita menggunakan teh sihat, susunya kita menggunakan tenusu sayur-sayuran, buah-buahan. Kemudian dia menggunakan pemanis daripada tebu hitam, tidak pakai gula putih ataupun racun putih. Malah ada prebiotik inulin dan juga kulit manggis. Ada lagi ekstrak halia hitam. Inilah teh yang menyihatkan, boleh bancuh panas, boleh bancuh sejuk. Ya, nak buat ice blended teh pun tak ada masalah. Ya, jadinya hari ini saya nak buat projek ini dengan benda yang hari ini semua orang boleh faham.
kita ada 8 jenis. Ini saya belum masukkan lagi gambar produk-produk yang skincare, produk-produk kecantikan, lipstick dan sebagainya. Saya tunjuk produk yang ada hari ini ialah 2, 4, 6, 8 jenis produk. Walaupun ada 8 jenis produk, saya hanya ambil ataupun satu projek yang mana hari ini kita nak biar semua orang dia tak terlepas. Ya, tidak ada orang yang boleh kata kita tidak boleh prospek dalam bisnes Volten ini. So, mencipta kejayaan bersama Volten. Okay. Konsep kita ialah net commerce. Net commerce ni ialah gabungan daripada network marketing. Hari ni kita tengok dekat pasaran sana, ya, banyak kereta-kereta mewah, kereta-kereta yang hebat-hebat di pasaran sana. Jangan conteng jangan conteng. Ya. Banyak hebat-hebatnya kereta mewah di atas jalan raya tu, orang network marketing lah yang pakai. Ya, bukan orang kerja biasa-biasa tuan-tuan dan puan. Ya. Jadinya satu industri yang sebenarnya ramai melahirkan jutawan. Industri network marketing ni. Network marketing ni dia umpama franchise, konsep franchise. Konsep franchise ni digunakan oleh, kita tengok Sir Colonel Sanders, KFC guna konsep franchise, McDonald guna konsep franchise dan banyak lagi. Jadi konsep franchise ini, kalau kita tengok KFC, dia mana mungkin jual 1 juta ketul ayam satu hari. Tak mungkin tuan-tuan dan puan. Tapi bila konsep franchise itu berlaku, ya, maka berlakulah jualan hebat tersebut. Jadi network marketing ni satu konsep kita menggandakan jualan dia dalam satu masa. Ya, jadi industri ini ramai melahirkan orang kaya, ramai melahirkan jutawan. Dan digabungkan juga dengan konsep e-commerce, yang mana e-commerce ini kita ambil satu contoh, Jack Ma, yang 10 tahun dulu dia minta kerja sebagai kaki tangan, minta kerja sebagai staff KFC pun tak layak. Masa tu dia tengok je top 10 terkaya di Asia. Tapi dalam tempoh 10 tahun, dia potong 10 orang yang terkaya di Asia tu, ya, dengan menggunakan konsep e-commerce. Jadi kedua-dua industri hebat ini, network marketing dan juga e-commerce, digabungkan dan diberi nama net commerce, satu nama yang tidak ada dalam kamus, tidak ada dalam dictionary, yang mana menjadi tunggangan Volten International tuan-tuan dan puan. Kalau sistem yang hebat ini digabungkan, kita pakai betul-betul, insya-Allah kita akan lebih hebat. So apa yang dibekalkan dalam konsep net commerce ni? Yang pertama, dia bekalkan kita online shopping. Ya. Dia bekalkan kita online shopping yang mana kita boleh download aplikasi Volten di Play Store ataupun Apple Store, yang mana semua ejen boleh login dan boleh buat belian di dalam aplikasi. Ya, kita tak perlu pergi ke stokis, kita tak pergi ke kita tak perlu pergi ke branch dan juga kita tak perlu jumpa pun upline ataupun leader kita untuk kita beli produk. Kita boleh buat daripada atas talian dalam handphone saja. Ya, untuk belian produk kita tak ada duit di tangan pun tak apa, kita boleh buat daripada payment gateway. Ya, macam mana kita beli barang Shopee, kita nak beli barang, nanti akan ada link yang terus menghubung ke bank, akaun bank kita. Dari situ kita boleh buat belian. Tolong jangan conteng ya, Cik Mat. Ya, delete balik. Terima kasih. Okey. Dari situ kalau kita lihat, bermaksud urusan pembelian tu lebih cepat. Bila lebih cepat, sale lebih cepat. Bila sale lebih cepat, keuntungan lebih cepat. Inilah sistem payment gateway. Jadi kesemua bank yang ada di Malaysia ni bergabung dengan sistem Volten, menunjukkan Volten ni bisnes yang sah, tuan-tuan dan puan, bukan bisnes yang main-main. Ya, dan juga kita ada delivery system kita sendiri, yang mana sistem penghantaran yang lebih cepat dan juga lebih fleksibel. Ya, majoriti produk-produk Volten ini, ya, selain daripada single produk dan juga starter, semuanya ditanggung oleh syarikat kos penghantarannya. Faham ya? Okey. Jadi kita ada daily commission withdrawal, yang mana kita setiap hari boleh withdraw duit untuk kita berbelanja dan juga boleh digunakan untuk jumpa prospek. Jadi ini satu bisnes yang belum sempat ditipu, kita sudah dibayar. Ya, kalau syarikat lain kena tunggu hujung bulan. Kalau syarikat lain kita kena tunggu 1 minggu. Ya, kalau 1 minggu tu public holiday pula lepas itu lagi lambat. Ya, ini hari-hari boleh withdraw, hari-hari boleh pakai duit. Dan juga online coaching yang macam mana kita sedang lakukan hari ini. Setiap, boleh dikatakan seminggu ada 3-4 online coaching. Kalau tuan-tuan dan perempuan boleh ikut, ya, anda akan jadi jutawan senyap. Ya. Dan seterusnya kita ada digital marketing system, yang mana kita boleh dapat bahan-bahan promosi kita, bahan-bahan pengiklanan kita di mana? Di YouTube, di TikTok dan juga macam-macam platform. Jadi kesemua sistem ini, senang kata, ya, orang bisu pekak pun boleh berniaga, boleh jadi jutawan. Faham ya? So, apa beza Volten International juga MLM Direct Selling? Ya, yang pertama, Volten menggunakan sistem agent. Sebaliknya, MLM atau direct selling dia menggunakan sistem keahlian. Bila guna sistem keahlian, ada yuran tahunan yang kena renew. Jadinya kalau hari ini, kalau katakan syarikat tu ada 1 juta ahli, seorang RM30, syarikat buat duit buta je, 30 juta tanpa perlu bagi apa-apa produk. Sekadar nak kekalkan nama dalam sistem je. Lepas tu dia tungganglah khairat kematian dan sebagainya, yang mana kita tak ada pun nak tuntut khairat kematian tu.
Bila lori nak langgar, kita elak. Betul tak? Bila buat motor, tak lah laju-laju putuskan brek tu. Maksudnya kita pun tak nak claim akhirat. Jadi 30 juta dibayar tanpa apa-apa tujuan. Tapi Volten hari ni, ya, dia tidak buat duit bukan-bukan. Bermaksud bila gunakan sistem ejen, dia ada yuran, ya, maka yuran tahunan pun tidak ada. Jadi ini menunjukkan satu syarikat yang bermaksud kalau anda buat betul-betul ini adalah bisnes anda. Macam mana saya kata macam tu? Sebab bila anda tidak ada yuran tahunan, anda adalah ejen seumur hidup. Bila ejen seumur hidup, anda layak menerima macam-macam insentif di dalam Volten ini, dan sekiranya kita meninggal dunia dan kita tidak tengok lagi apa-apa dalam kita punya transaksi, sekiranya grup kita tetap ada jualan, kita masih terima income, dan income itu walaupun kita mati, dia tetap diwarisi oleh anak cucu kita. Ya, mereka belajar withdraw sahaja. Jadinya ini bukan bisnes yang perlu renew. Jadi tiada paksaan belian bulanan. Di Volten tidak ada paksaan belian bulanan. Ini menunjukkan syarikat tidak membuat paksaan seseorang itu untuk mengkonsumsi produk Volten. Tetapi tuan-tuan dan puan, setiap bulan jualan syarikat mencecah 5 juta ringgit Malaysia. Malaysia saja mencecah 5 juta ringgit, 80% jualan itu adalah daripada repeat order. Syarikat tidak memaksa belian bulanan, tapi repeat order, maksudnya belian semula setiap bulan 80%. 20% sahaja daripada ejen baru. Bermaksud apa dia? Ini bermaksud membuktikan produknya berkesan. Tak dipaksa beli pun orang nak beli. Jadi kita kena ada satu produk yang begini, barulah sale kita besar. Tidaklah hari-hari nak cari orang. Ya, tapi kalau di MLM, setiap bulan mesti ataupun wajib berlaku belian bulanan ataupun istilahnya maintain. Jadi bila maintain, tuan-tuan dan puan, ya, kadang-kadang seseorang tu dia tak buka satu akaun. Kalau di Volten pun dibenarkan 3. Itu nasib baik di blok. Seorang 3 je. Kalau seorang dibenarkan 30, ya, dengan tak ada maintain, saya rasa semua orang 30 akaun. Seorang. Tapi kalau di networking, faham ya? Kalau di networking, kalau di MLM, ya, belian bulanan dimestikan. Kalau anda buka 7 akaun, satu akaun maintain RM300. 7 akaun kali 300 dah RM2,100. RM2,100. Bonus pula RM30. Boleh tahan tak boleh tahan? Ya, itulah sebabnya kadang-kadang leader kita push kita suruh maintain. Sebab apa? Dia nakkan komisen daripada kita. Daripada situlah kita pun mula angin, kita pun block. Jadinya breakdown dekat situ. Jadi breakdown tidak berlaku di Volten. Sebab apa? Tidak ada paksaan belian bulanan, tuan-tuan dan puan. Di Volten tidak ada pangkat. Ya, sebarang soalan, tuan-tuan dan puan, sebarang soalan, nanti di akhir acara nanti kita akan buka soalan. Kalau tidak, nanti kalau ada soalan, akan ada orang tolong jawab, semua orang tengok dekat chat, tak tengok dah apa saya present. Jadi 1 jam sebelum join tak faham, sampailah 2 jam selepas join meeting tak faham-faham. Ya? Nanti kita akan buka soalan. Terima kasih pada yang bertanya. Okey, so yang lain tolong fokus. Okey, so di Volten dia tidak ada pangkat, tidak ada crown, tidak ada diamond yang kita tiba-tiba nak berjalan depan dia orang ni kena tunduk bongkok pula kan, nak akan hormat dia. Ya, sedangkan kita pun bukanlah orang biasa-biasa juga. Kita nak tengok dalam bisnes ni bukanlah kita tak boleh berjaya kot, kita juga boleh berjaya, ya. Tapi di MLM biasanya ada pangkat, ya. Di Volten dia tidak ada pangkat, dan macam-macam lagi tuan-tuan dan puan, kelebihan-kelebihan MLM dan juga Volten, yang mana hari ini kita tidak mengikut ataupun tidak seperti MLM direct selling, jauh panggang dari api, tuan-tuan dan puan, ya. Dan hari ini projek settle hutang menjadi satu topik utama yang mana saya nak highlightkan, ya. Orang dekat luar sana dah jemu, dah jelak lah dengar tentang 1 juta pertama dalam 3 bulan. Mari kita buat jadi jutawan. Itu semua ayat-ayat scammer, ya. Tapi projek settle hutang ni saya ilhamkan kerana apa? Kerana Islam sendiri tuntut kita jangan berhutang. Yang kedua, insentif Volten ini memang menggalakkan kita tidak perlu berhutang. Dengan rumah free, dengan kereta free dan sebagainya. Dan baginda Nabi Muhammad SAW pun sendiri enggan uruskan jenazah sahabatnya kerana tidak selesaikan hutang. Jadi hutang ni penting, tuan-tuan, kita kena settlekan. Mungkin ramai yang tak mampu settlekan hutang sampai mati, tapi ada niat join Volten ni sebab nak settlekan hutang, insya-Allah Allah ampunkan. Ya, niat nak settlekan hutang di Volten menggunakan platform Volten, insya-Allah Allah ampunkan. Jadi konsep kita ini ialah franchise digital cafe. Kenapa saya kata franchise digital cafe? Sebuah franchise pemilikan, franchise kedai kopi. Okey, nampak dah ada jawapan dah. Saya cakap tadi, jangan ada soalan dan tolong jangan jawab. Ya. Franchise kedai kopi, seluruh negara ASEAN, 10 negara. Yang mana kita tak perlu mohon lesen perniagaan, ya, kita tak perlu bayar sewa kedai, kita tak payah bayar gaji pekerja, kita tak payah beli peralatan perniagaan, kita tak perlu simpan stok dalam perempuan. Konsep ini digital. Ya, hanya dalam handphone sahaja. Kopi yang anda minum sendiri tak menjual pun tak apa.
Bila anda perkenalkan orang lain, anda sudah buka kedai kopi baru. Dia pula perkenalkan kepada orang lain, anda sudah ada kedai kopi lain walaupun kedai kopi baru walaupun orang lain yang introduce, dan seterusnya. Franchise kedai kopi digital. Akhirnya, bila sampai masanya anda akan lihat dalam sistem anda, satu pagi sahaja 10,000 cawan kaki A, 20,000 cawan kaki B, 30,000 cawan satu pagi tanpa buka kedai kopi. Ini yang kita maksudkan. Ya, Alhamdulillah kalau faham. Seterusnya, hari-hari kita akan sarapan pagi, minum pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam. Di mana di kedai-kedai ini semua kita akan minum kopi. Ya, tak kisahlah sarapan pagi ke, minum pagi ke, makan tengah hari ke, minum petang ke. Katalah average, ya, minum kopi ni, ya, kita katalah sehari RM10. Katalah sehari RM10. Tak mungkin RM10. RM10 secawan, ya. Betul tak? Tapi katalah ambil minimum RM10. Kalau suami isteri, ya, RM20, sebulan dah RM600, tuan-tuan. Ya, setahun RM7,200 minum kopi saja. Ya, 10 tahun RM72,000, 30 tahun RM216,000. Itu baru suami isteri, belum anak cucu lagi. Jadi siapa kata anda tiada modal untuk bisnes? Ya, inilah modal kita. Modal yang kita belanja di kedai kopi itu, sebenarnya kalau anda berbelanja di tempat yang betul, okey, dia akan jadi satu modal bisnes sebenarnya. Jadi anda cuma belum faham konsep bisnes di Voltan International. Nak kata mahal, RM2.5 secawan. Tak tahu jual, minum sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, siapa okey, tunggu sampai habis. Kalau tak okey, tak apa. Jadi hari ini untuk jadi ejen Voltan hari ini, untuk mendapatkan ID kedai kopi digital kita perlu jadi ejen. Ya, jadinya jadi ejen ni kita ada 4 package: basic, standard, super dan premium. Jadinya untuk jadi basic, untuk kita jadi ejen, katakan kita ambil package basic, ya, kita beli satu set produk. Ya, jadi tak perlu yuran ahli, hanya dengan belian satu package produk, satu set produk, anda sudah jadi ejen basic. Ya, kalau anda beli 2 set produk, ya, bernilai RM1,220, bermakna anda sudah jadi standard, dan juga anda beli 6 set, anda jadi super premium, anda jadi 10 set, anda jadi premium. Jadi kita katakan anda beli, ya, set-set yang begini, mana-manalah, tapi saya lebih suka dengan set yang begini. Ya, anda boleh mulakan dengan set kopi ataupun teh, ataupun combo tea ni, gabungan kopi dan teh ni. Katakanlah anda beli satu set, ya, RM610, anda sudah jadi ejen basic. Walau macam mana pun, yang lumayan itu ada pada premium, ada pada super. Ya, kalau nak redeem kereta, nak redeem rumah free, ya, nak aset tadi tu lah, projek settle hutang tu. Ya, kita nak rumah tanpa hutang, kita nak kereta tanpa hutang, itu ada di super. Ada di super dan juga ada di premium. Jadi, luar biasanya sistem Voltan ini, kita boleh upgrade package kita daripada basic ke super ataupun premium, tiada batas waktu. Bermaksud tidak ada time frame. Kalau di perusahaan lain, kalau di bisnes lain, anda join saja, anda login sistem, anda sudah bermula 59 hari. Besok 58 hari. Lusa 57 hari. Habis hari itu, anda sudah tak boleh upgrade. Makanlah bonus kecil tu, walaupun di bawah anda berpuluh-puluh leader. Tapi di Voltan, anda boleh upgrade, tidak ada batas waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, bila anda beli satu set basic, anda beli kopi tu satu set, ataupun teh satu set, teh dan kopi campur, katakan, campur, combo teh dan kopi, minum sendiri, ya, habislah satu set tu satu bulan. Bulan kedua anda beli satu set lagi, tau. Satu set yang dulu, bulan dulu anda dah beli tu, dicampur dengan satu set belian yang baru. Juga sudah dikira 2 set produk. Bermaksud anda auto upgrade jadi standard. Tidak semestinya pembelian pertama dulu satu set. Bulan pembelian kedua anda nak jadi standard, anda kena beli 2 set. Bukan macam tu, ya. Anda dulu beli satu, sekarang beli satu lagi, dikira 2. Nanti beli satu lagi, dikira 3. Nanti beli satu lagi, dikira 4. Sampai 6 kali beli, walaupun 1 tahun 6 tahun, anda sudah jadi super. 10 tahun, anda tetap jadi premium. Faham, ya? Jadi di Voltan hari ini, kalau kita tengok, orang-orang yang sakit, ya, pun jadi premium. Sebab apa? Sebab setiap kali dia beli set produk untuk dia makan sendiri, dia juga premium, tapi dia masih hantar katil lagi terlantar. Bukan kerana dia nak jadi leader tu dia beli premium. Dah memang sistemnya begitu. 10 kali beli premium. Suka tak suka, pengguna akan jadi premium. Bermaksud semua orang akan dapat insentif kereta, rumah dan sebagainya. Ya, dan juga potensi income untuk super ni lebih besar daripada yang lain, iaitu RM3,000 sehari. Premium sehingga RM6,000 sehari, tuan-tuan dan puan.
Ya, siapa faham komen 5? Terima kasih. Saya doakan yang komen akan jumpa seorang yang lebih hebat daripada yang ada dalam portal hari ini. Saya doakan mungkin hari ini jika anda komen, bulan ini anda akan dapat tim yang lebih kuat daripada yang sedia ada. InsyaAllah, ya, kepada yang komen, anda akan redeem kereta tahun depan. Amin. Siapa faham komen 5? Okey, terima kasih banyak. Okey, yang nak komen terus. Doa dah submit. Tunggu approval aja. Okey, seterusnya. Okey, ini kita punya set ya, set produk. Ya, untuk projek settle hutang ni, franchise digital cafe, saya cadangkan ini dia, gabungan set yang ini sahaja. Faham ya? Ini baru saya nak kira bonus daripada produk ini sahaja. Bayangkan kalau kesemua produk anda guna, macam mana income anda? Faham ya? Baru ini dia, kopi-ngopi ngeteh-ngeteh dia. Duit bajet tu memang dah suka tak suka akan buang ke kedai kopi, anda tarik dia ke sini, dah jadi bisnes. Saya belum cakap lagi masalah kanser, masalah stroke, masalah apa semua, saya belum cakap lagi produk-produk lain yang anda kena tambah. Saya cakap tentang benda ni sahaja, macam mana kita jadi jutawan dengan kopi dengan teh, tuan-tuan ya. Tunggu sampai habis. Okey, so yang pertama sekali, ada untung runcit. Tuan-tuan dan puan-puan bayar harga sebagai ejen tadi tu, untuk jadi basic katakan RM610. Kalau anda bahagi pada 12 kotak, RM610 bagi 12 kotak, harga kita cuma RM50.80. Yang mana kalau kita jual pada pelanggan, anda tak ingat harga pun tak apa. Tengok sahaja pada kotak. Kesemua produk kita tertera harga pada kotak. Jadi boleh gunakan harga tu. Itulah harganya. Harga jualan RM60. Harga ejen RM50.80. Kalau di Sabah Sarawak, RM56.70 sebagai ejen, RM70 sebagai pelanggan. Ini retail. Faham ya? Teh dan kopi sama. Ya, selain daripada kopi, teh, ada juga produk-produk lain, nampak yang lain-lain pun ada harga ejen, ada harga pelanggan. Okey, so jangan risau. Itu adalah komisen yang pertama. Komisen yang kedua ialah bila anda melantik orang lain jadi ejen seperti anda. Bermaksud anda buka kedai franchise digital anda, kopi franchise digital. Seterusnya macam mana? Anda kenakan satu orang, katakanlah dia ambil package basic. Anda dapat komisen RM100 real time. Selepas key in, terus dibayar RM100. Ya, RM100 tu besok anda boleh withdraw, boleh dah guna buat pergi jumpa prospek, pula nak belanja minum lagi, nak buat belanja Grab dan sebagainya, ya. Jadi kalau anda buat kerja pasti ada duit, ya. Anda jangan risau. Katakanlah seorang prospek ni dia join 2 set, dia beli 2 set produk, satu set kopi teh dia letak kat rumah dia, satu set kopi teh dia hantar di kampung untuk family dia minum, ya, untuk parent dia minum. Jadi dekat situ anda akan dapat referral commission RM200. Ada satu orang ni anda perkenalkan, dia ni faham nak bisnes mesti ada stok. Bila ada stok, barulah orang akan lebih yakin dengan komitmen kita. Ya, jadi dia pun ambil 6 set produk, 3 set kopi, 3 set teh. Dia pun susun dalam bonet kereta cantik-cantik, dia pergi jumpa kawan-kawan dia, buka bonet je laku sekotak, buka bonet je laku sekotak, buka bonet je laku sekotak je buka bonet. Bila ada stok dalam perempuan, bisnes anda akan jadi lain. Ya, anda bila berjumpa, anda bila perkenalkan satu orang yang ambil 6 set, anda dapat komisen RM100, anda perkenalkan pada orang yang ambil RM600, anda perkenalkan pada orang yang ambil premium, anda akan dapat RM1,000. Ada beberapa perkara yang menarik dekat sini. Yang pertama, walaupun anda package basic, perkenalkan seseorang yang ambil package premium, bermaksud dia beli 10 set, anda terima RM1,000 penuh. Tidak ada capping dalam perempuan. Setengah-setengah perusahaan, anda basic, anda kecil. Taja besar, okey? Taja besar, anda dapat RM100 juga. Sebab apa? Anda package kecil, taja besar. Lagi RM900 pergi mana? RM900 lagi pergi dekat upline dia. Atau pergi kat company. Tapi di sini, kecil, taja besar, bayar penuh. Tidak ada darjat. Sama je. Walaupun dia kecil, dia tak mampu dari kewangan, tapi convincing dia, cerita dia, gerak kerja dia pandai. Dia bijak. Mengaturkan prospek dengan leader dia. Leader dia yang tolong cakap. Orang tu join 10 set, dapat komisen dekat dia juga RM1,000. Walaupun leader dia yang tolong cakap. Dia mengatur gerak kerja tu pandai. Cara bercerita, cara mempengaruh tu. Dia ajak minum dekat kafe. Dia cerita. Dia orang yakin dengan bisnes tu. Orang tu tak tahu pun dia basic. Dia join premium. Dia dapat juga RM1,000. Tapi jarang berlaku lah. Ya, orang akan tanya, you join apa? Basic. I pun masuk basic lah. Silap-silap dia nak beli runcit dia bila dia dengar kita berpikir kecil. Macam mana dia nak join besar? Faham ya? Itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua, perkara yang menarik ialah saya boleh anggap ini guarantee income. Kenapa? Anda cerita sekali, income berkali-kali. Menarik tak menarik? Cerita sekali, income berkali-kali. Dulu saya nak jumpa Ali,
dulu saya nak pergi prospecting Ali, saya jumpa Ali, saya ajak saya punya leader. Dekat kedai yang saya kena belanja minum dan sebagainya, kita terpaksa berjalan kurang lebih 10 km ya, untuk jumpakan. Bila jumpa, cerita dia pun join basic, kita dapat RM100. Dia minum kopi habis 1 bulan, kita tak perlu lagi buat pertemuan macam mula-mula dulu. Tapi bila dia repeat order, kita terima juga lagi RM100. Akan datang dia repeat order lagi, kita dapat RM100. Maksudnya cerita itu je sekali, tapi setiap kali dia beli satu set produk, kita dapat RM100, 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 RM100. Referral commission berkali-kali, tuan-tuan dan puan. Jual tanah pun kalau anda markup, dapat makan sekali je. Lepas tu tak ada dah. Tapi dekat sini, anda perkenalkan satu minuman yang boleh mengkayakan kita, yang boleh bebas kita daripada kemurkaan Allah, yakni settle hutang. Tak ada hutang, kereta, rumah dan sebagainya. Kita ajak orang minum kopi yang baik, kopi yang bagus. Ya, anda dapat guarantee income pula lagi. Tuan-tuan dan puan. Kalaulah kita buat komitmen, 1 minggu 1 orang, hukum diri kita. Kita kata kita nak kaya, kita kata kita nak berjaya. Hukum diri kita. 1 minggu 1 orang, sebulan 4 orang. 12 bulan 48 orang, tuan-tuan dan puan. 48 orang katalah cukup 50 orang. 50 orang bermula tahun depan, setiap kali dia beli, 50 kali RM100, RM5,000. 50 kali RM100, RM5,000. 50 kali RM100, RM5,000. Setiap bulan income RM5,000 referral commission sahaja, tuan-tuan dan puan. Belum termasuk commission-commission yang lain lagi. Kerana di perusahaan lain ataupun di syarikat lain, repeat order dia jadi unilevel, tuan-tuan dan puan. Kali pertama beli, dia dapat RM100. Kali kedua dia beli, dia dah jadi unilevel. Terpaksa pula dia agih-agihkan dengan network leader-leader kita yang dekat atas tu. Atas tu terpaksa bagi juga. Tapi dekat sini tak ada. Direct dekat kita. Faham ya? Dan bestnya, orang yang join jangan perasan. Anda jangan rasa anda join, kami ambil duit anda. Kalau anda join tu, kami dapat duit daripada anda. Kalau harga barang tu 600, kami kena markup 700. Barulah kami ambil duit anda. Tapi, kami join pun 610, anda join pun 610. Duit tu bagi pada company. Company bagi kami commission 100. Kami makan duit daripada company, bukan ambil daripada orang baru. Kalau ambil pada orang baru, kita nak untung 100, harga 610, kita jadikan 710. Baru ambil, baru dikatakan ambil duit orang baru. Ya, ini kita ambil duit company. Ya, commission tu daripada company, bukan daripada orang baru. Jangan salah faham. Okey, so yang ini, siapa tak faham? Dengar baik-baik ya. Siapa tak faham? Komen 7. Yang tak faham. Yang tak faham, komen 7. Mantap, semua faham. Luar biasa. Baik. Seterusnya, team commission. Ya, team commission ini, saya cerita pada Ali, saya dapat referral commission. Ali cerita pada Abu, saya dapat apa? Sebab Ali dah dapat referral commission, saya dapat apa? Abu pula cerita pada Aminah. Ya? Aminah cerita pada Zakiyah. Apa pula saya dapat? Ini dia. Ini commissionnya. Jangan takut. Ya? Kita boleh cerita pada orang ni, kita dapat referral commission, dapat 100. Orang tu pula bawa orang lain, kita dapat apa? Ini dia. Jadi contoh ya, anda perkenalkan pada satu orang. Katakan dia ambil paket basic RM100. Anda dapat RM100 ya. Dia ambil paket basic RM610, dapat 12 kotak kopi, bukan dapat nombor password. Itu money game. Ini anda dapat kopi, nak buat mandi pun boleh, sikit punya banyak. Nak siram pokok bunga pun boleh. Faham ya? Jadinya satu set tu RM610, 12 kotak kopi. Anda dapat referral commission RM100 daripada company. Kemudian anda perkenalkan satu orang lagi, dia juga ambil satu set juga. Anda letak dia di team B. Anda dapat RM100 lagi. Rupa-rupanya, tak habis kira lagi. Malam, pukul 12 malam, sistem akan maintenance. Pukul 3 pagi, anda akan nampak extra commission, RM25. Extra commission. Yang dipanggil, commission jualan team. Ya. Kalau orang luar kat sana, panggil team, pairing bonus lah. Faham ya? Okey. Katakan yang satu set ni, nama dia Ali. Dia pula bawa 2 orang. Dia dapat referral commission RM200 dan juga team commission RM25 macam kita. Yang sebelah ni pula Abu pula cerita pada 2 orang kawan dia, dia pula dapat RM225 macam mana kita tadi. Yang bestnya, itulah cerita dia tu. Kita ajak dia, kita dapat. Dia ajak orang, kita dapat apa? Dia ajak orang, kita tak kenal pun siapa orang dia, kita dapat RM50. Itu kalau setakat itu. Nanti besar lagi. 2 orang yang dapat tu masing-masing bawa 2, 4. Yang B pun sama juga. 2 orang tu masing-masing bawa 2, 4. Masing-masing dah dapat komisen masing-masing. Kita dapat 100.
Sebab orang dia pula bawa orang tu, kita dapat apa? Ni dia dapat ni. Dan sampailah ke maksimum RM6,000 itu, tuan-tuan. Jadi, untuk package basic, anda layak komisen ini cuma RM500 sehari. RM500 sehari tu sikit, tuan-tuan. Kalau di dalam bisnes macam ini, ceritanya juta. Bisnes yang dekat mungkin biasa-biasa, ya, macam saya dulu jual makanan ke apa, RM500 mewah dah kalau satu hari boleh. Dululah, saya dulu jual makanan dan sebagainya, RM500 sehari, gila. Tapi dalam bisnes ini, ceritanya juta, bukan RM500, tuan-tuan, sikit. Itu sebab sikap kena ubah, cara pemikiran kena berubah. Berimpianlah setinggi langit yang biru, kalau terjatuh masih tersangkut di awan. Inilah dia platform dia. Impian tu, target tu kena besar. Bila target kita besar, pemikiran kita akan berubah, penampilan kita juga akan berubah, dan juga gerak kerja kita juga kena berubah. Faham Basic RM500 sehari bermaksud 20 pasang sahaja, 20 set sehari kiri, 20 set kanan. Maksudnya tim kita tu, kita boleh makan 20 pair je, 20 pasang. Sebab sumbernya, saya ada 4 sumber. Direct referral. Orang yang kita kenal tu, 2 orang katakanlah kita dapat bonus ni. 2 orang ni pula indirect, dia pula masing-masing bawa 2 orang masing-masing, kita dapat lagi komisen tu. Leader kita daripada atas, dia pun buka 2 kaki juga. Selebihnya tu dia kena placement ke bawah, juga dikira lagi, tuan-tuan. Ejen lama yang dah sedia ada ikut kita 5-6 bulan, dia repeat order, dia restock, ataupun dia restock tu auto upgrade lah. Kita dapat lagi komisen ni, tuan-tuan. Sumber nak dapat tu banyak. Kalau di syarikat lain, direct referral sahaja dikira pairing. Selebihnya dikira referral commission. Placement dikira referral, unilever. Placement dikira unilever. Restock dikira unilever. Indirect dikira unilever. Referral sahaja dikira pairing. Teruk, tuan-tuan. Dekat sini semua jadi duit. Semua jadi pairing. Semua jadi team commission. So kalau sebulan RM15,000 untuk basic 3 akaun RM45,000. Kalau standard maksimum per day, satu hari RM1,000 sahaja, bermaksud 40 pasang sahaja. 40A, 40B. Ya. RM30,000 boleh sebulan. Kalau 3 akaun RM90,000. Kalau super RM3,000. Ya, sebulan RM90,000, 3 akaun RM270,000. Kalau premium RM6,000. Sebulan RM180,000, maksimum 3 akaun RM540,000. Dan ada yang dah capai. Ya, ini bukan cerita kosong. Walaupun dah capai, marketing plan belum ubah lagi. Tidak berubah, sama, maintain. Ya. Inilah dia pengurusan kewangan dan juga pembayaran bonus yang konsisten di Voltaire International. Baik. Siapa tak faham, komen 8. Siapa tak faham, komen 8. Siapa tak faham, komen 8. Ada tak yang tak faham? Okey, baik. Terima kasih banyak. Ya. Mungkin segan nak tanya, segan nak type, kan aku seorang je yang 8, yang lain tak 8. Maksudnya aku seorang yang tak faham. Simpan soalan tu, kita akan ada sesi soal jawab lah nanti. Ya. Okey, selain daripada pembelian set, beli sekotak-sekotak pun dapat team commission. Beli sekotak-sekotak pun dapat team commission. Ini yang akan membuatkan anda boleh cecah RM6,000 sehari. Bila? Takkanlah bulan ni buat, bulan depan dah fed up, sebab tak dapat, bulan depan tak jadi pun RM6,000 sehari. Ini bukan, kena realise lah sikit, kan? Macam tanam sawit lah. Kenapa kalau tanam durian kita boleh set 5 tahun? Bisnes macam ni pun sama juga. Ambil masa untuk ramaikan orang. Orang hanya akan ramai bila ada masa. Bagi masa. Faham ya? Bagi masa. Baik. So, beli sekotak-sekotak juga akan jadi team commission. Selain daripada team commission, beli sekotak-sekotak juga jadi referral commission. Saya tengok-tengok dalam sistem, kadang-kadang ada RM13, ada RM14, ada RM18. Rupa-rupanya ada ejen direct referral saya yang beli sekotak. Ya Allah. Dapat lagi income, tuan-tuan dan puan. Kalau 1,000 orang baling RM18, RM18,000, tuan-tuan dan puan, bagi ramai je. Tapi kalau mulut pun berat, macam ada batu 20 kilo dekat atas bibir tu, bila nak jadinya, duit nak banyak. Tapi berat mulut nak bercakap. Macam mana, tuan-tuan dan puan? Bagi ramai, bagi ramai. Direct referral tu biar 1,000 orang. Ya? Seorang minum kopi sekotak, ya, dapat RM10 pun. Ya. Kalau ramai, berapa banyak dah bonus kita? Bagi ramai.
Bila nak ramai, tu kena lah bercerita. Oh, saya tak tahu cerita lah. Tak tahu cerita, gunalah Zoom, gunalah leader, mintalah masa leader, minta masa, set appointment, tuan-tuan dan perempuan. Jangan tangguh. Faham ya? Okey, baik. Okey, seterusnya RP. Ini yang paling lumayan di Voltan International. Faham ya? Jadi di Voltan International ini, sale yang sama untuk tim commission tadi, tim commission ni dah dibayar. Dibayar kalau berlaku hari itu, dibayar hari itu. Tim commission tidak ada tutup hari bulan berapa ke hari bulan, tak ada. Hari apa pun, maksudnya kalau dalam satu bulan ada 32 hari bulan, dikira juga. 32 ke 33 hari bulan ke 44 hari bulan ke, semua dikira. Dia bonus ini tidak ada hari bulan. Hari-hari bayar, hari-hari bayar. Kalau berlaku bayar, berlaku bayar. Faham ya? Tetapi sale yang tadi tu untuk jadikan RP ni dikira 1 hingga 31 hari bulan. Bermaksud jualan pada 1 hari bulan, ya, pada 1 hari bulan, ya nanti saya maklum nanti ya. Okey, baik. Daripada 1 hari bulan sampai 31 hari bulan, berapa jualan kita? Bermaksud berapa ramai orang pakai, bukan kita menjual, beli makan sendiri tu, tapi dalam sistem Voltan dikira jualan. Kita minum sendiri, ajak A, B minum sendiri, ajak B, C, D, E minum sendiri, C ajak sampailah bawah tu berapa ramai, itu semua beli minum sendiri, tapi dalam sistem Voltan dikira jualan. Jadi geng minum sendiri, tapi acah-acah jualan. Faham ya? Ini semua grup minum sendiri. Jadi kalau kata dalam 1 bulan hingga 31 hari bulan, ada 10 set di tim A, ada 10 set di tim B. 10 set tim A, 10 set tim B, anda dah dapat tim commission. Contohnya, tengok pada 10 set. Kalau tak nampak, phone anda boleh zoom. Zoom tengok. 10 set tim A, 10 set tim B, anda dah dapat komisen 250. Katakan di sepanjang 30 hari itu, anda ada 10 pembelian di sebelah A, 10 pembelian di sebelah B. Pembelian ni bukan anda seorang, maksudnya tim lah. Jualan, kumpulan tu. Walaupun minum sendiri. Sama ada direct referral, indirect spillover ataupun placement daripada leader dekat atas ke bawah kumpulan kita, ataupun ejen lama yang dah ikut kita, dia buat repeat order. Bermaksud ada 4 sumber ni. Maksudnya kebarang kalian tu besar untuk jadi. 10 set tim A, 10 set tim B. Minum sendiri katakan. Mungkin orangnya ada 2 orang saja, tapi seorang ambil 5 set, 10 set juga. Sebab dia tak kira orang. Bisnes ini tak kira orang, macam MLM dikira orang. Di sini dia kira set. Jadi tim B, katakanlah tim B 10 set tu bukan 10 orang, 1 orang dia, tapi dia ambil premium, dia ambil 10 set. Jadi 1 hingga 31 hari bulan. Kalau sama ada 1 cucuk sate 10, ataupun tim B 1 cucuk sate 10 juga. Kalau 10 kiri 10 kanan, masa itu anda sudah package super ataupun premium. Ya, kenapa? Sebab basic dan standard tak layak RP. Ya, basic dan standard tidak layak RP. Hanya super dan premium saja. 1000 RP tu apa? Macam tadilah, tim commission dia punya capping harian maksimum. Tapi super maksimum dia bulanan. Dan bulanan dia kalau super boleh 1000 RP saja. 1 RP RM100. Kalau maksimum bulan tu dia dapat 1000 RP, RM100,000. Simpanan. Ini simpan tau. Tim commission tu bayar, ini simpan. 1 hari anda boleh redeem. Sampai masa anda boleh redeem. Premium 1 bulan 2000 RP. Jadi kalau anda super dan premium, anda kalau ada 10 kiri 10 kanan macam saya cakap tadi, 10 set bukan orang 10 set tim A, 10 set tim B. Itu yang ada keliru. Saya dekat sebelah kiri saya baru ada 4 orang. Tapi dah layak dapat RP pula. Tim A saya ada tim A ada 5 orang. Sorry, bukan 4 orang lah. Tim A ada 5 orang. Tim B saya ada 2 orang. Tapi saya dapat 2 RP. Memanglah. Sebab dia bukan kira orang. Walaupun 5 orang, tapi ambil 2 set seorang. Ejen lama, ejen baru, ejen yang diletak dekat upline kita di bawah kita, ataupun ejen yang bawah kita tu pula mengajak orang kita. Tak kira lah, janji 10 set. Samalah juga di tim B, ada 2 orang je, tapi saya dapat 2 RP juga. Iyalah, walaupun 2 orang saja, tapi setiap orang tu, dia beli 5 set seorang, 10 set juga dikira. Kena faham kat situ. Maksudnya bukan orang tuan-tuan dan puan-puan. Kita kira set. Jadi saya baru cakap tentang kopi dengan teh. Belum cakap lagi produk-produk lain. Kalau dia orang beli nanti lagi banyak anda punya set. Lagi besar anda punya RP. Jadi RP ni anda boleh himpun. Anda boleh kumpul. Tiada batas waktu. Bila sampai masanya boleh redeem
seperti yang ditawarkan oleh syarikat, sama ada dalam bentuk barangan ini dan juga yang ini. Bukan atau ya, bukan ini atau ini. Ya, kena faham. Ini dan ini, dua-dua sekali redeem. Ya. Jadi anda tadi dah buat 1 bulan sampai 31 bulan, katalah kumpul 2 RP. Bulan depan ada bertambah lagi, dapat 4 RP jadi 6 RP. Kemudian berkumpul lagi, kumpul 10 RP, kumpul, redeem handphone sebiji. Lepas tu RP dipotonglah 15 tu sebab anda dah tebus. Nanti kumpul lagi RP. Tak naklah laptop, tak best lah. Handbag pun tak payah lah, nak pergi umrah lah. Anda terus kumpul 70. Tidak perlu ikut turutan. Tak semestinya anda lepas redeem handphone, anda kena redeem laptop ataupun bag dulu, baru boleh redeem umrah. Tak. Anda tak nak redeem handphone, bag, laptop, umrah pun tak mau, terus pergi ke Ducati pun boleh. Tak perlu ikut turutan orang membuat. Ya, tak ada masalah. Yang masalahnya dia tak faham-faham, dia masih lagi nak buang duit dekat kedai mamak, dekat Zeus, dekat apa nama ni, Starbucks, dekat apa nama Coffee Bean tak apa-apa. Macam dia dah sign 7 keturunan, dia akan minum kopi tu, tak akan berubah. Ya, jadi kita ajak buat perubahan. So, jadi hari ni tuan-tuan, ya, kita boleh redeem semua ni. Yang pertama, tiada batas waktu kumpul RP. Dan formulanya tambah. Bila tambah, makin lama makin banyak. Mustahil makin lama makin kurang. Bila tambah formula dia. Yang ketiga, walaupun anda tidak maintain, walaupun tak ada tajaan baru, sekiranya anda layak RP, anda dapat RP. Tetap dapat RP sekiranya tim anda bergerak. Dan walaupun tidak ada tajaan baru, anda tidak ada kumpulan, anda tidak ada kumpulan baru dan sebagainya, anda tidak buat belian baru, tidak maintain lah maksudnya. Ketika itu anda nak redeem, boleh redeem. Tidak ada sekatan. Bebas. Faham ya? Jadi, selain daripada barangan itu, boleh redeem cash juga. Jadi, terserah anda. Ya? Jadi, inilah dianya fungsi RP. Inilah fungsi RP. Faham ya? Mungkin pencerahan ini, bagi orang yang baru, ataupun yang belum join. Orang baru beza dengan orang yang belum join. Orang baru ni dia sudah join, tapi dia belum faham. Orang yang belum join ni, dia belum join lah. Jadi sama ada anda belum join ataupun orang baru, mungkin bila anda tengok ini, anda dapat faham cuma 50%. Ya. Tak apa, nanti dengar lagi, lama-lama akan faham. Ya. Tapi percaya, anda tidak akan rugi bersama dengan Voten. Okey, so, cukup setakat ini sesi saya. Tuan Yazid, ready? Boleh. Okey, baik. So, untuk sesi ini, saya serahkan kepada kita punya presenter berikutnya, ya. Kita serahkan kepada presenter berikutnya sebab kita nak agih-agih tugas tu supaya apa? Supaya kita boleh ada wujudkan ataupun kita akan lahir lebih ramai lagi speaker di masa akan datang. Kita akan lebih ramai lagi leader-leader yang berpotensi di masa akan datang, ya. Kita tak nak kita shout sendiri, kita cakap seorang-seorang. Ya, kita tak melahirkan pelapis-pelapis kita di masa akan datang. Jadi saya serahkan kepada yang berhormat, yang dihormati, ya, Tuan Yazid Daud, bakal jutawan Voten berikutnya. Silakan. Amin. Saya pakai saya punya. Pakai saya punya ke? Boleh lah, pakai ni pun boleh kot. Boleh pakai ni? Boleh. Okey. Ya. Baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada virus kita. Sekejap. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Super Virus. Saya ditugaskan untuk bahagian ABCD. So, daripada apa pengalaman yang saya buat sepanjang 3 minggu saya dalam Voten ni. So, saya pun baru bermula lebih kurang 3 hari bulan itu, 3 bulan 11. Saya memang buat ABCD. Saya memang ready stock. Memang A tu kena ada produk, B kena beri cuba, C cerita, D aplikasi. Semua step ni saya buat sebab setiap hari Jumaat memang saya akan restock produk yang saya ambil daripada HQ lah. So memang sentiasa ada di almari saya ni stock ready stock. Dan satu lagi, nombor 2 adalah beri cuba. Maksudnya memang saya hari-hari ada buat penghapusan sampel.
So sekarang ni memang saya tengah buat penghapusan sampel. Step saya yang kedua lah, penghapusan sampel. Dah lebih kurang 2 minggu saya dah buat penghapusan sampel dan ramai dah mencuba. Dan selepas tu saya baru cerita tentang kita bagi dia cuba dulu. Lepas tu kita tanya feedback dia, dan mereka kalau feedback kita dapat yang menarik, so kita akan approach bahagian nak jadi agent ke, nak beli kotak ke, atau pulang pada masing-masing lah, mengikut bajet masing-masing. Tapi kalau dia jadi agent ataupun jadi ahli, kita kena beri benefit dia, kita kena cerita benefit dia. Dan seterusnya dia adalah aplikasi. So insyaAllah mungkin hari Ahad ni ada training, kat situlah proses aplikasi akan bermula. Tentang untuk yang 4 agent aktif ni, memang setakat hari ini saya punya direct sponsor saya pun dah ramai lah, dekat 20 lebih, dekat 30 juga direct sponsor saya. Masuk dengan account pun dah banyak lah, dekat 100 account. So kalau contohlah saya punya account ataupun agent di bawah saya, direct sponsor saya mungkin yang aktif cuma 4 orang seperti yang ada dalam carta ni kan, 4 sahaja yang aktif. So kita punya income pun dah, kita punya ikut pada RP pun dah banyak lah. Kalau macam Cikgu Fairuz kata, kita ramaikan orang dalam tim kita. Macam saya cakap tadi, kalau dia walaupun dia beli runcit sekalipun, contoh kita punya direct sponsor kita ada 100 orang. Kalau dia beli runcit sekalipun, satu hari ada 10 orang, kita dah ada 180. Kalau lah RM18. Kalau RM15 dah 150. Tu macam kita buka kedai lah. Kita buka kedai secara automatik, secara digital, tanpa kita buka kedai. Kadang-kadang kita buka mata je dah ada commission lah. So memang sangat-sangat best lah. Terima kasih kepada tim saya. So kalau boleh semua orang buat step ni, mula ada produk. Kalau boleh make sure kena ada produk di tangan. Di mana-mana saja anda pergi, kalau boleh ada sling bag, bawalah sling bag, dalam tu ada sachet lah. Contohlah anda ada kopi, teh ataupun susu, anda letak dalam beg, jumpa orang, boleh cerita-cerita lebih kurang, bagi dia try. Kalau jumpa kat mamak, bagi kita order air panas, curahkan air panas, lepas tu kita minum, minta dia minum kat situ juga. So sekarang ni saya memang jenis orang bawa sling bag, sentiasa ada stok di tangan lah. Lepas tu pergi cuba, cerita. Dengan step yang ini ataupun saya pun baru, so step ini memang selalunya digunakan dalam bisnes produk, supaya produk kita boleh bercerita. Okay, boleh bercerita. So kat sini siapa yang dah buat step ni? Ada tak yang dah buat step ni? Siapa yang buat, tekan nombor 1. Saya nak tengok jugalah sesiapa yang dah mula buat step ni. Saya nak tahu jugalah siapa yang dah buat step ni, tekan nombor 1. Siapa dah buat step ni, tekan nombor 1. Saya nak tahu. Okay, tengok. Ramai yang dah buat step ni kan. Okay. So siapa yang belum buat, siapa yang dah ada produk, tolonglah ringankan mulut, bercerita. Kalau anda tak mahu bercerita pun tak apa, ajak dia minum kopi. Kalau contoh dia order teh tarik, kita jangan order teh tarik, kita order air panas. Secara tak langsung, perbuatan kita boleh menerangkan yang kita ni sedang buat bisnes Volten. Betul-betul? Kita tak perlu bercerita lagi. Time dia order saja, contoh dia order teh tarik, kita order air panas. Okey? Air dia sampai, kita punya air pun akan sampai juga. Cuma minta dia air panas dengan sudu. Untuk kita kacau, kita minum. Sama-sama minum. Itu dah cukup untuk menjalankan anda punya bisnes. A, B, C, D. Dan daripada step ni, saya memang daripada step ni pun saya ada ramai jugalah yang dah jadi ahli, dah jadi agent, ada buka 1 account, 3 account, daripada step A, B, C dan D. Yang D tu memang memerlukan kepandaian lah. Menggunakan kepandaian. Yang A, B, C tu sangat-sangat simple. Orang yang tak pandai buat network pun boleh buat lah A, B, C. Cuma D tu memang anda kena fokus untuk buat aplikasi. Tapi apa saja network, apa saja bisnes pun, kalau tak ada aplikasi memang tak akan jadilah. Tapi dalam Volten ni, walaupun anda tak ada aplikasi, walaupun mereka tu adalah user biasa pun tetap boleh mendatangkan income kepada anda. Tapi kalau ada aplikasi, lagi lajulah income. So memang rasanya itu saja ke yang saya punya part. Yang kat sini kita tak ada modal yang rendah, tak ada risiko, time freedom memang can be done anywhere, global market dengan legal punya valid lah. So dalam bidang Volten ni memang saya pun seronok lah buat bisnes Volten, sebab kita tak dirisau apa-apa.
kita nak letak dekat Facebook, dekat mana-mana, TikTok, whatever sekalipun, wherever sekalipun anda nak letak, nak promo pun tak ada siapa yang, tak ada risiko untuk anda takut lah. Kalau contoh, kalau ada buat bisnes yang berisiko, anda memang takut nak letak dekat media sosial kan, takut-takut sembunyi-sembunyi kan. Tapi kalau dekat bisnes produk ni, saya letak je di mana-mana, saya tak heran pun. Memang kita punya bisnes memang legal. Time freedom memang sangat seronok. Time freedom, money freedom, financial freedom tu memang kita semua happy sangat lah. So tak ada apa lagi yang saya nak cakap, tapi memang insyaAllah saya akan buat yang terbaik. Saya akan bantu saya punya tim. Sentiasa saya akan bagi info dalam tim saya, walaupun tim saya kadang-kadang ada yang senyap, kadang ada rio pun tak apa. Kita sebagai leader, kita menyampaikan, tanggungjawab kita menyampaikan. Antara mereka nak respon ke tak respon, itu nombor 2, tak ada masalah. Okey, terima kasih Cik Noh yang sudi bergabung dengan saya. InsyaAllah Cik Noh pun akan meletup juga nanti, tak lama lagi. Terima kasih kepada semua. Alright, itu saja untuk malam ini. Okey. Baik, terima kasih kepada TYD. Okey, tak apa. Apa pun kita tetap bagi tepukan virtual kepada tuan bagi tepukan virtual yang mana beliau insyaAllah qualified 50 direct referral enroller untuk pergi ke Thailand 3 hari 2 malam, dan juga bisa akan ambil award. Baru join kurang lebih 3 minggu, complete 50 orang lebih, rasanya lebih dah tu. Okey, baik. Jadi sesi yang tadi tu diceritakan oleh Tuan Yazid Daud seberingkas. Alhamdulillah. Dan ini bukti-buktinya tuan-tuan dan puan, orang yang dah berjaya di Volten ni. Bukan berjaya lagi sebenarnya, masih dalam proses. Tetapi sebabkan RP tu dia terkumpul. Jadi bila terkumpul, insyaAllah akan datang mereka ni semua dulu bertepuk tangan untuk orang lain saja. Hanya tengok je orang lain tengok naik atas stage. Hari ni kita lihat kejayaan orang. InsyaAllah satu hari nanti kita akan lihat ataupun orang lain pula akan lihat kejayaan kita. Asalkan istiqamah, buat sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh. Lahirnya seorang pemimpin yang hebat kerana dulunya dia seorang pengikut yang hebat. Lahirnya seorang pemimpin yang hebat kerana dulunya dia seorang pengikut yang hebat. Jadilah follower. Follow betul-betul apa yang leader kita sarankan, apa yang leader kita bagi saranan. Tuan-tuan dan puan harus follow selagi dia tidak bercanggah dengan hukum syarak. Selagi apa yang kita buat rasanya, apa yang kita cuba sarankan dalam Volten ni sebenarnya yang tidak adalah yang melanggar undang-undang agama betul lah. Kalau melanggar undang-undang negara pun tak apa lagi, tapi undang agama jangan dilanggar sama sekali. Dia bukan melibatkan segala benda. Jadi alhamdulillah saya dalam tempoh 3 tahun saya dah habis redeem kereta semua, dan juga cash 100,000. 4 tahun lebih saya dah redeem tolak COVID time 2 tahun 3 tahun tu dah redeem apa yang tuan-tuan dan perempuan dapat lihat hari ni. Kesemuanya ini tidak ada hutang. Saya rasa kalau saya nak buat loan pun tak lepas kot. Dengan umur yang macam ni untuk memiliki semua ni dan tempoh yang singkat tak mungkin. Tapi inilah dia kehebatan. Yang pertama, hebatnya Allah SWT, pemilik makhluk bernama rezeki, dan juga hebatnya commission plan Volten ini. Jadi tuan-tuan dan perempuan janganlah tiru macam saya, ikut macam saya apa yang saya redeem ni. Tuan-tuan dan perempuan tak minat kereta yang dekat depan ni, tuan-tuan dan perempuan redeem lah kereta yang tuan-tuan dan perempuan minat. Kang, saya tak minat lah kereta warna oranye, warna hijau, warna biru ni, saya minat kereta lain, tak nak lah saya buat Volten. Ada pula sebab itu pula dia macam terkongkong. Dia nak redeem apa terpulang tuan-tuan dan perempuan. Tak minat kereta ni, redeem dah apa yang anda minat. Minat kereta sorong, minat kursi roda, silakan, tak ada masalah. Redeem lah. Ikut yang tuan-tuan dan perempuan suka. Jadinya tak minat rumah yang apartmen, kondo, suka yang landed, terpulang. Kalau tak minat yang landed sebab musim banjir diteruk, tak apa, ambil rumah yang macam mana yang tuan-tuan dan perempuan suka. Dia tidak ada satu situasi wajib redeem itu dan ini, tidak. Terserah anda nak redeem apa, asalkan RP-nya ada. Alhamdulillah. Jadi ini Datin Sherina sudah redeem 2 buah kereta mewah dan juga beberapa kondominium, dan juga sudah redeem cash 1 juta pendapatan setiap bulan, saya rasa 6 angka. Ini juga Murti sudah redeem 7 buah kereta. Saya belah seminggu ada 7 hari, kalau ada 8 hari saya rasa ada sebuah lagi dia akan redeem. Jadinya 8 buah kereta ni bukan Myvi tuan-tuan. Ini bukan Saga, ni bukan Persona ni. Ini kereta saya cakap kalau kata hari ni
memang kalau kata maksudnya kereta tu memang betul-betul kereta lah. Supercar ada, executive car ada, complete. Isnin bawa Mercedes, Selasa bawa Mustang, Rabu bawa Porsche, Khamis bawa Bentley, Jumaat bawa apa nama ni, GTR. Dia satu hari satu kereta. Alright. Ini Puan Hajah Zaitun, seorang ibu tunggal. Saya tak pernah nampak, walaupun dia dah redeem 4 buah kereta mewah yang hebat ni, saya tak pernah nampak dia bawa kereta. Tak ada lesen ke apa ke, saya tak tahulah. Tetapi itulah dia ni Volten. Sampai masa anda nak redeem, anda punya, tak peduli. Faham ya? Dengan motor Harley Davidson, cash lagi redeem 1 juta. 1 juta tuan-tuan puan. Terus masuk ke account bank. Anda boleh withdraw hari-hari, letak campak dalam bilik tu, biar penuh duit. Setiap hari ambil 2 keping buat belanja. Faham ya? Anak merasa tengok duit 1 juta cash. Kemudian dah redeem kondo dan sebagainya. Jadinya, kalau ikutkan usianya sudah 67 tahun, 65 tu 2 tahun yang lalu. Sekarang dah 67 tahun. Sepatutnya duduk rumah diam-diam dah. Kalau kita tengok waktu dia sedang berjaya gini, ialah dia pakai baju macam ni, baju biru macam ni. Tapi kalau sebelum berjaya tu tak banyak beza macam mana kita yang sebelum berjaya ni. Bila dah berjaya, lainlah rupanya. Adalah peningkatan sikit, ada kemampuan dan sebagainya. Malah ibu tunggal pula lagi. Kalau kata hari ni nak keluar rumah pergi mana-mana pun tak ada orang teman, takut serba-serbi. Kita ada partner tapi kita nak buat apa pun kita takut. Kita masih lagi tunggu-tunggu, tangguh-tangguh. Jadi kejayaan pun akan bertangguh untuk singgah di kehidupan kita. Itu sahaja matematik dia, very simple. Mereka bertiga ni sudah redeem cash 1 juta, bermaksud sudah maksimum redeem RP sebanyak 2.4 juta ringgit, lebih kurang 2.4 juta ringgit dalam bentuk aset mereka sudah redeem habis. Rumah, kereta, cash dan sebagainya habis. Sekarang mereka sedang usahakan akaun anak, isteri sebagai masing-masing untuk bantai lagi 2.3 juta, 2.4 juta setiap akaun tu. Masih belum berhenti. Okey, so kenapa milih Netcommerce? Kerana ianya sebuah perniagaan tiru. Di luar sana, anda viral lah menu-menu baru, anda ada buat R&D 5 tahun. Ni dah kari pak paling champion. Dalam tu sebelah udang, sebelah kuda kepang. Tak kisah. Anda buatlah macam mana hebat pun, tak lama lagi mesti ada orang tiru. Bila orang tiru, anda akan semakin rugi. Anda buka restoran, anda buatlah tom yum yang special. Orang buat dalam kelapa, anda buat dalam kelapa sawit. Tak lama lagi bila ada orang tiru, anda dah tak untung dah. Sebab sale dah terbahagi 2, terbahagi 3. Sebab bila orang tiru, anda rugi. Bila orang tiru, anda rugi. Tapi di sini, semakin ditiru, semakin untung. Anda sekarang minum VKF seorang-seorang kat rumah. Tiba-tiba, sebelah rumah jiran anda pun nak join juga, nak tiru bisnes anda. Jangan risau, anda semakin untung. Jadi buatlah satu bisnes yang semakin ditiru, pasti ditiru. Anda buat bisnes apa pun, pasti akan ditiru. Tapi ditiru dalam bisnes lain, anda akan rugi. Tapi di sini, semakin ditiru, semakin sukses. Kemudian, satu bisnes yang ramai pekerja, tapi tak perlu bayar gaji pekerja. Tak perlu bayar overhead. Bisnes kat luar sana, anda buka sebuah stall burger pun, yang 2 kali 3 kaki, 3 kali 2 kaki tu pun, kalau anda letak pekerja, anda kena bayar. Kalau anda sewa tapak orang, anda kena bayar. Tapi di Volten tidak perlu bayar apa-apa. Apa lagi bahan mentah, tak perlu beli, tak perlu maintain beli bahan mentah tiap-tiap bulan, tak perlu, tiap-tiap hari, tak perlu. Sebuah bisnes yang tanpa sempadan, ini 100% online. Kita sekarang ni bukan semua orang Ipoh je yang join Zoom saya ni. Bukan orang Shah Alam je yang join Zoom ni. Johor ada, Melaka ada, Kedah ada, Sabah, Sarawak, semua ada ni. Daripada Thailand pun ada. Ni, dalam ni ada daripada Thailand, daripada Yalah. Sahabat saya, Tuan Azman, ada dalam ni. Ikut sekali. Tanpa sempadan, tuan-tuan dan puan-puan. If your business is not on the internet, then your business will be out of the business. Bisnes yang tidak ada dalam internet, ianya adalah sebuah bisnes yang terkeluar daripada bisnes. Sudah tidak relevan. Jadi bisnes ini bisnes 100% online. Bermaksud kenapa? Pelanggannya ramai. Bila tanpa sempadan, pelanggan ramai. Bila pelanggan ramai, chances tu besar. Sebab itulah orang suka kalau bisnes kat luar sana, bisnes konvensional, dia akan memilih premis yang di hujung, corner lot dan sebagainya. Kerana apa? Kerana ramai orang lalu. Bila ramai orang boleh duduk, keluasan dia dan sebagainya, dan posisi dia senang orang nampak dan sebagainya, potensi untuk bisnes dia besar ataupun menguntungkan dia itu lebih banyak. Kenapa? Ramainya orang lalu lalang di tempat-tempat yang strategik. Jadi kita ni tanpa sempadan. Kenapa? Kerana nak ramainya orang, nak ramainya pelanggan. Dan 100% online selagi orang ada handphone, selagi ada internet, itulah pelanggan kita yang membuat. Cuma kita perlu ada tool, kita perlu ada alat, dan juga ilmu. Seterusnya, kita boleh bermula serta-merta untuk minum kopi apa yang tak boleh mulanya. Nak kena tunggu minggu depan baru nak minum kopi. Nak tunggu minggu depan, sepanjang 1 minggu tu takkan tak minum kopi, tuan-tuan dan puan. Jadi bisnes ini dengan modal yang rendah,
Faham ya? Dengan modal yang rendah, kita boleh bermula serta-merta dan juga untung serta-merta. Sesuatu yang kita boleh mula serta-merta, maka kita boleh untung serta-merta. Paling tidak pun kita boleh untung dari segi kesihatan serta-merta. Kita boleh untung dari segi penjimatan. Kita tidak membazir lagi duit di kedai-kedai di tempat lain. Malah kita sudah mula invest untuk bisnes kita. Kita buka akaun dan sebagainya. Faham ya? Seterusnya, ianya merupakan satu bisnes yang boleh bertahan lama. Kenapa? Sebab ini produk keperluan. Minum kopi, minum teh, susah nak cari kat luar sana yang sedap dan menyihatkan, lagi murah. Apalagi bila dah ada income, kita boleh dapat free. Ya, susah nak jumpa produk, nak jumpa produk yang boleh bantu kita ya, untuk merupakan satu produk keperluan dari segi kesihatan. Susah nak jumpa kat luar sana yang ada KKM. Kebanyakannya import daripada luar. Letak duta-duta. Kita beli sebab duta, sebab artis, sebab influencer, bukan sebab produk tu memang betul-betul bagus. Kita produk memang ada dulu KKM, HACCP dan sebagainya. Testimoni tu testimoni selera orang kita. Orang kita banyak makan sihat. Ya, itu dia. Jadi hari ni biar gambar berbicara. Tuan-tuan dan puan tengok. Bila minum jenama-jenama yang bukan-bukan tu, akhirnya dapat apa? Dapat penyakit. Ya, silap dapat kursi roda lagi. Duit pun hangus macam tu je. Ya, biarlah kita bijak sekali ni. Kita tukar kopi, kita badan sihat. InsyaAllah dengan RP yang ada, kita boleh redeem kereta, kita boleh redeem rumah. Dengan tin commission yang ada, kita boleh dapat income sehari RM6,000, malah lebih lagi. Ya. Jadi sebagai orang yang bijak, sebagai orang yang berfikiran, kita fikir tu biarlah bijak. Ya, biarlah waras. Jadi ini simple. Saya kadang-kadang kalau tak tahu nak cakap apa dengan prospek, sebab dia terlalu pandai sangat bercakap, saya tunjuk gambar ni je. Dia terus nak isi orang. Saya nak ambil premium lah. Saya tunjuk gambar ni saja. Goreng je gambar ni. InsyaAllah ada idea akan keluar. Melimpah-limpah idea keluar. Baik. So, when the wrong people live your life, ya, orang yang anda cerita tu, mula tak nak berkawan dengan anda, mula tak nak cerita, tak nak lepak dengan anda, bila anda prospecting, dia reject dan sebagainya, tak apa. Kenapa orang yang benar ataupun sesuatu yang lebih baik akan mula berlaku di kehidupan kita. Yakin. Faham ya? Sebab apa? Ada hujan, ada panas. Ada siang, ada malam. Ada lelaki, ada perempuan. Kalau ada orang tak mau, pasti ada orang mau. Sekian, terima kasih. Saya balik kepada Sifu Abbas. Kurang lebih dalam 10 minit. Kita dapat. Okey. Terima kasih. Terima kasih Tuan Fairuz. Terima kasih juga kepada Tuan Yazid yang membuat sharing pada hari ini, pada malam ni. Okey.